Saya pernah jumpa orang emergency leave boleh plan. Cuba bayang. Esok kalau tak ada masuk EL lah. Mana boleh EL pakai plan? Nama pun emergency. Mana emergency boleh plan? Walaupun saya tak kerja macam tu, tapi saya tahu AL, EL, MC, CSS. Saya tahu. Tak tahu. AL, annual leave. Cuti tahunan. Sini apa? 17 hari. 17 25 hari. Kalau tak habis boleh tukar dengan duit ke carry forward? Carry forward. Kena habiskan dalam tahun tersebut. Okey. Yang kedua EL, emergency leave. Cuti yang memang terpaksa ambil tiba-tiba, kematian ke apa ke. Lagi satu MC, medical check out. CSS, cuti suka-suka. Alhamdulillah ni kali pertama saya sampai ke tempat tuan-tuan ni di Amanah Ikhtiar Malaysia ataupun Sahabat apa tadi? Koperasi Sahabat. Itu nama gelaran lah. Nama gelaran Koperasi Sahabat. Tu abah-abah hak belakang tu tak ada tempat duduk tu, meh. Duduk. Dah ada lagi? Kosong. Ya malu. Meh. Ada lagi kosong. Meh. Tak ada orang nak ambil lah barang belakang tu. Oh, risau sangat. Kalau saya tengah ceramah, saya tak boleh tengok dua benda. Satu, orang berdiri. Yang kedua, orang nyembak. Dua benda tak boleh. Jadi siapa-siapa yang berdiri tu, kalau boleh kameraman pun duduk. Tak ada lah. Kita akan sampai tahun tu. Tak. Tu saja aja sebut. Biasa ceramah kat sekolah je sebut gitu. Kan? Dah terbiasa ceramah di sekolah, universiti. Ayat tu yang selalu sebut awal. Nak bagi dia pendiam macam tu cara. Jadi ini kali pertama saya sampai ke tempat tuan-tuan ni. Jadi seronok dapat berkenalan dengan tuan-tuan sepenuh bulan Zulhijjah. Pagi tadi saya ditanyalah ustaz, tajuk dia tentang pelantikan dan kewafatan khalifah Islam. Rupanya Sayyidina Umar wafat dalam bulan Zulhijjah. Dilantik Sayyidina Uthman dalam bulan Zulhijjah. Wafat Sayyidina Uthman dalam bulan Zulhijjah. Dilantik Sayyidina Ali pun dalam bulan Zulhijjah. Jadi bulan Zulhijjah ni bukan bulan biasa. Dia adalah bulan yang kata Nabi, tidak ada amalan yang paling Allah cinta, yang lebih Allah kasih, yang lebih Allah suka amalan tersebut, melainkan yang dilakukan pada 10 hari awal bulan Zulhijjah. Jadi selamat berkenalan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Moga ada kebaikan dalam 2 jam pertemuan kita. Betul ke ceramah aku 2 jam ni? 2 jam? Betul? Sampai pukul 12 maksudnya? Bukan berhenti 11.30 ada soal jawab bukan? 11.30. Tapi saya nak pukul 12. Boleh? Pukul 12. Sebab kita kalau ceramah perdana ni dia seronok 2 jam. Ada saya pernah pergi satu tempat tu, dia panggil, "Ustaz, kita bagi ceramah perdana Ustaz, sepenuh sambutan Maulid Rasul." Berapa minit slot saya? 15. 15 minit je slot. Slot 15 minit tak ada nak buat mukadimah pun kadang-kadang 20 minit. Tambah dengan tuan-tuan ni kerusi saja tinggi lain macam saya. Lepas ni saya kalau orang minta biodata kena bagi tinggi sekali. Tinggi, berat badan. Macam nak kaki tergantung 2 jam je. Macam mana? Depan sikit. Bila duduk depan sikit nak nyandar pula tak boleh. Kursi tinggi. Mic 2 sini. Berat-berat pula tu. Satu saya faham tadi Zoom, satu lagi rekod. Rekod. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tadi saya sebut kita berada dalam bulan Zulhijjah. Saya suka tajuk tu. Mula-mula saya dapat Tuan Badrul Aiman. Nama Badrul Aiman. Umur berapa? 29. La ilaha illallah. Gelak saya pak. Sama umur kita. Saya pun 29, lahir 1996. Tapi saya nampak muda sikit pakai jubah ni kan. Tadi saya sampai, tuan kata nanti cari saya pakai jubah color biru.
Saya pun cari orang pakai jubah colour biru. Bang, ni bukan biru. Ya? Pembetulan, itu bukan biru. Itu nama dia hijau gelap ataupun turquoise, dark turquoise. Tak betul tak tidak komiti baik. Saya punya cari, ingat biru macam mana? Baik, saya serius. Saya tak suka gelap-gelap. Baik. Dalam Islam, dia bermula daripada Muharram dan ditutup dengan Zulhijjah. Ada 3 hari, yang hari itu ada 10, yang Allah sangat sayang, Allah sangat cinta. Yang pertama 10 hari awal bulan Muharram. Yang kedua 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan yang ketiga 10 hari awal bulan Zulhijjah. Saya suka tajuk yang tuan-tuan bagi ni. Saya ucap tahniah dulu pada siapa yang buat tajuk ni. Sebab tajuk dia tu betul-betul menggambarkan apa permintaan dan apa yang kita nak faham, dan apakah definisi paling tepat untuk ibadah korban. Tajuk dia ibadah korban, manifestasi keikhlasan dan ketaatan. Dalam 2 jam ni saya akan sebut tentang 2 benda itu. Sebelum tu saya nak tuan-tuan jawab soalan saya. Manifestasi itu apa dia? Manifestasi itu apa dia? Tuan-tuan seronok sebut, MC pun sebut dengan bangganya tadi. Ibadah korban, manifestasi keikhlasan dan ketaatan. Manifestasi itu apa? Dia ada 3. Level 1 dia sebut macam ni. Saya nak bagi tahu pada awak apa perasaan saya. Tu level 1. Level 2, saya pagi ini nak menzahirkan apa perasaan saya yang terbuku di dalam hati. Tu level 2. Tapi level paling atas sekali, kalau Goku tu super saya rambut panjang lah. Level 3, dia akan guna perkataan manifestasi. Manifestasi ni maksudnya betul-betul punya nak tunjuk, betul-betul punya nak bagi tahu apa benda tersebut. Sebab tu saya faham daripada tajuk ini, tuan-tuan betul-betul nak faham, betul-betul nak bagi tahu, betul-betul nak mengeluarkan keikhlasan dan ketaatan seorang hamba. Kita buka dengan cerita ringkas yang tuan-tuan semua faham sebagai ulang kaji. Ada satu nabi daripada 124,000 nabi. Nabi ni ada 124,000 orang. Bukan sikit tau, 124,000. Daripada 124,000 tadi, ada 313 nabi yang diangkat darjatnya menjadi rasul. Tak semua rasul, tak semua nabi adalah rasul, dan kalau rasul dia pasti nabi. Nabi pembawa berita, rasul yang menyampaikan risalah. Daripada 313 tadi, ada satu orang, ada 25 nabi yang wajib diketahui. Daripada 25, ada 5 nabi yang disebut ulul azmi, dan daripada 25 tadi juga ada 4 nabi yang ada kitab. Daripada 124,000 itu, dia ada ranking sampailah kepada yang paling atas. Hak paling atas sekali, nama dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bawah Nabi Muhammad, ranking nombor 2 adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang kita biasa sebut namanya di dalam tahiyat akhir. Cuba jawab soalan saya. Kalau tak baca selawat Ibrahimiyah dalam tahiyat akhir, sembahyang sah ataupun tidak? Tergetia. Siapa jawab sah dia? Siapa jawab sah? Sah tak? Ni akak belah sini, sah tak sembahyang? Kalau dia tak baca selawat Ibrahimiyah dalam solat dia waktu tahiyat akhir, jawapan dia sah je. Yang rukun qaulinya adalah selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, tutup cerita tu.
Daripada ramai-ramai tadi, ada satu orang Nabi, namanya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita bawa cerita dia daripada awal sampailah bertemu dengan perkataan korban tadi. Korban pertama sekali berlaku di zaman Nabi Adam alaihissalam yang berlaku kepada Habil dan Qabil. Nabi Ibrahim lahir di satu perkampungan, nama dia Haran. Saya nak sebut betul sangat tak boleh sebab saya pelaan. Haran. Lahir di situ, duduk di situ, membesar, sampai satu keadaan, cerita yang tuan-tuan sedia maklum, Nabi Ibrahim ni nak dibakar oleh Raja Namrud. Nak dibakar. Kenapa nak dibakar? Sebab Nabi Ibrahim memusnahkan berhala-berhala kecil yang ada di dalam rumah sembahan ataupun rumah ibadat mereka. Orang lain semua pergi open house, Nabi Ibrahim tak pergi. Nabi Ibrahim duduk, dimusnahkan berhala, maka berhala yang besar ditinggal bersama dengan alat memecahkan berhala kecil tadi. Bila mana ditanya, kenapa kamu pergi rosakkan? Dia kata, masa bila saya buat? Bukan saya yang buat. Habis tu kalau kamu tak buat, siapa yang buat? Dia kata, cuba tanya pada berhala besar tadi, mesti dia tahu siapa yang buat. Mereka kata, mana boleh tanya dekat dia, sebab berhala ni dia tak boleh bergerak, tengok tak boleh, buat apa pun tak boleh, dia duduk situ je, macam mana nak tanya pada dia? Jadi kalau dia ni tak boleh buat apa-apa, yang kamu sembah dia kenapa? Yang kamu sembah dia kenapa? Sedangkan dia tak boleh buat apa-apa, bagi manfaat tak boleh, bagi mudarat pun tak boleh, buat apa kamu sembah pada dia? Maka mereka ni pun malu, tak mau kalah, report pada Namrud. Namrud kata, tangkap Ibrahim, bakar dia. Bakar bukan dalam api kecil. Riwayat sebut api yang membakar Nabi Ibrahim, umat pada hari itu tak pernah tengok api sebesar itu. Maka siapa-siapa yang datang nak tengok, bawa kayu api, datang baling sampai api itu betul-betul menjulang, diambil manjanik, diletakkan Nabi Ibrahim, dibaling, masuk dalam. Tapi dengan perintah Tuhan. Surah Al-Anbiya ayat 69, Qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, sejuklah kamu dan selamatkanlah Ibrahim. Kata ulama, kalaulah perintah tadi datang satu ya. No? Aiman, no? Perintah tu datang satu ya. Perintah tadi ada dua. Wahai api, sejuklah kamu dan wasalaman ala Ibrahim, selamatkan Ibrahim. Kalaulah perintah tadi dia datang satu ya, maka Nabi Ibrahim akan mati dalam api tadi, sebab api tadi terlampau sejuk. Maka sebab tu datang perintah kedua, wasalaman ala Ibrahim, dan selamatkanlah Ibrahim. Jadi sebagai pembukaan, siapa-siapa sini yang selalu kena demam panas, siapa-siapa yang sini cepat panas baran, siapa-siapa sini yang badan selalu panas, minum air cat kaki 3 tak elok, makan Panadol pun tak elok, mandi pun tak elok, maka ambil ayat tadi surah Al-Anbiya ayat 69, macam ni cara dia. Kalau orang tu dia dewasa, baca Al-Fatihah 7 kali, kemudian surah Al-Anbiya ayat 69 sekali, selawat syifa 3 kali. Kemudian ambil kain, basahkan, perah air tersebut dan lap pada bahagian pemanas badan. Dahi, bawah tengkuk, celah ketiak, belakang badan, dekat dada, dekat pelipat bawah lutut, mana-mana tempat yang kebiasaannya orang cek badan panas di mana. Tu kalau dewasa. Kalau budak, ambil air, maka bacakan Al-Fatihah 7 kali, kemudian selawat syifa 3 kali, surah Al-Anbiya ayat 69 1 kali, Qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim, dan buat mandi kepada budak tadi. Kalau tak mau buat mandi, lap di seluruh badan pun tak apa. Itu adalah petua bagi siapa yang selalu demam panas. Kalau kita ni jenis panas barat, benda kecil nak marah, benda kecil nak marah, benda kecil nak marah, maka banyakkan baca doa tadi sambil pegang dada, selawat syifa 3 kali, istighfar 3 kali, surah tadi sekali, pegang dada dan turunkan ke bawah. Kalau tertolak ke atas, temperature makin naik. Dia kena turunkan ke bawah. Siapa percaya saja. Tapi cara dia itu, istighfar, selawat syifa dan tolak ke bawah sambil qulna ya narukuni bardaw wassalaman ala Ibrahim. Bagi siapa yang jenis panas barat. Kalau saya tak panas barat, kawan saya yang panas barat nak buat macam mana? Urut di belakang dia. Kita duk tengok dia marah kan,
sambil pegang belakang dia, usap di belakangnya, baca qulna ya narukuni barda wassalaman ala Ibrahim. Bagi kawan yang jenis panas baran. Saya bagi 15 minit, boleh buat sekarang. Oi, kata ni panas baran tu, yang tu, hak tu. Oi, terus buat tak jaga air terus buat Baik, saja nak test dia. Boleh amalkan dan sebar-sebarkan. Baik, banyak lagi doa kita akan kongsi selepas ini. Baik. Nabi Ibrahim dibakar, maka settle saja cerita tadi. Tuan-tuan kena ingat, ada beberapa ekor binatang yang cuba memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Di antaranya apa? Di antaranya cicak. Cicak dia tak padamkan, dia tiup. Dia tiup supaya api itu lagi marak, lagi besar. Yang cuba memadamkan di antara yang popular adalah burung kecil. Kecil je burung dah. Maka dia bawa air daripada jauh, dia datang, dia tuang. Dia datang, dia tuang, dia patah balik, dia tuang. Maka haiwan-haiwan lain tengok ni pun mula mempersoal. Wahai burung pipit, yang kamu pergi ambil air daripada jauh bawa datang, paruh kamu kecil, tapi kamu nak padamkan api yang punya besar, berbaloi kan? Dia kata, aku ni kecil, bawa air sikit, patutlah. Kalau aku ni ikan paus, aku bawa air lagi banyak. Dia kata, aku tahu air yang aku bawa takkan boleh memadamkan api yang membakar Ibrahim. Tapi sekurang-kurangnya, aku ada jawapan di hadapan Tuhan. Kalau Allah tanya, waktu Ibrahim dibakar, apa kamu buat? Sama macam kita hari ni, nak pergi ke Palestin tak boleh. Nak pergi ke sebelah sana tak boleh. Berani pun tidak, apa pun tidak. Sebab tu baru-baru ni ada satu tempat tu cerita pasal Palestin. Oh, takbir, bergegar masjid. Bergegar masjid. Esoknya mai sembahyang subuh ada 5 orang. Mana dia yang bergegar masjid semalam? Sebut kata nak berjihad, bergegar masjid, sembahyang subuh 5 orang. Biar betul. Kalau kata berjihad ni sungguh-sungguh, sembahyang subuh tu kena cek. Jadi kita nak pergi ke belah sana tak boleh. Tapi paling tidak ada doa, adalah apa-apa benda paling kecil pun kita buat. Sekurang-kurangnya bila Allah tanya ketika saudara kamu dibantai teruk di sana, apa yang kamu buat ada alasan di hadapan Tuhan. Baik, jalan ke depan lagi. Nabi Ibrahim dan isterinya Sayyidatina Hajar. Isterinya nama Sayyidatina Hajar. Pernah ada orang tanya, dia kata Sayyidatina tu apa maksud dia? Maksud dia adalah puan. Sayyidatina tu puan. Kalau Sayyidina tu tuan. Tapi berjalan masa sampai kepada orang Melayu. Orang Melayu ni tak suka panjang-panjang. Jadi dia ubah jadi Siti. Sayyidatina tu adalah Siti. Siti tu adalah Sayyidatina. Maksud dia puan. Orang Melayu kan tak suka panjang-panjang. Awak tengah buat apa ni? Saya tengah berdiri di atas kaki sendiri. Mai ke orang Melayu jadi berdikari. Berdikari tu apa? Berdiri di atas kaki sendiri. Faham tak? Baru tahu dah ni. La ilaha illallah. Orang Melayu kan tak suka panjang-panjang. Dia tak suka panjang-panjang. Cuba tuan-tuan ingat balik. Cek kita dengan kawan kita kan pendek-pendek semua. Mana jenis panjang-panjang? Kalau jenis panjang-panjang tu mesti dia orang-orang jenis sastra punya orang. Cek jenis penuh je tulis. Kita tak ada cek penuh-penuh. Baik. Nabi Ibrahim, isteri dia Sayyidatina Hajar, tunggu anak. Dan Nabi Ibrahim ni tak berhenti berdoa daripada muda sampailah dapat anak. Apa doa Nabi Ibrahim? Ada dalam surah Ibrahim ayat 40. Boleh buka tengok. Nabi Ibrahim minta supaya dia dan zuriat keturunannya menjadi golongan yang mendirikan solat. Dan satu permintaan last, ya Allah, perkenankanlah, makbulkanlah doaku. Dua benda dia minta. Saya bawa tuan-tuan travel panjang. Pasal apa dalam banyak-banyak benda yang dia minta dia dan keturunannya golongan yang mendirikan solat. Pasal apa dia tak sebut umumnya, ya Allah, jadikanlah aku dan zuriat keturunanku orang yang baik. Pasal apa dia tak sebut minta dia dan zuriat keturunan dia jadi golongan yang berpuasa, yang berkorban ke, yang buat haji ke, yang bersedekah ke, yang pemurah hati ke? Pasal apa semayang? Kenapa dalam banyak-banyak tu semayang? Sebab sembahyang itu adalah pembeza di antara kafir ke Islam. Yang kedua, kalau nak tengok orang tu baik ataupun tidak, dia semayang.
Orang hari ni ramai tafsir, salah tafsir. Dia kata kawan saya ni baik, semua benda dia baik, cuma dia tak sembahyang je lah. Tapi dia baik. Kalau orang tu tak sembahyang, mana boleh panggil baik? Tanya pada orang yang nak kahwin, pasal apa kamu minat pada calon suami kamu ini? Oh, sebab dia baik tuan. Pasal apa ni? Sebab dia baik mak oi. Macam mana kamu tahu dia baik? Oh, dia tak pernah marah. Dia ni seorang yang setia. Saya tiap-tiap hari cek telefon dia, tak ada langsung cek dengan perempuan lain. Oh, macam tu eh? Tapi dia tak semayang lah. Tapi tak semayang tu saya tak kisah sangat. Yang penting dia baik. Macam mana dia tak semayang kamu kata dia baik? Dengan Tuhan pun dia boleh buat lebih kurang, apatah lagi dengan kamu. Dengan Tuhan pun dia boleh tipu, apatah lagi dengan pak mentua dia. Dengan Tuhan pun dia boleh bohong, dia boleh main-main, apatah lagi dengan kamu sebagai isteri dia. Sebab itu ingat, Nabi pesan pada kita kalau nak pilih perempuan, 4. Kerana cantiknya, kerana hartanya, kerana keturunannya, kerana agamanya. Kalau nak pilih lelaki, terbalikkan dia. Kerana agamanya, kerana keturunannya, kerana hartanya, kerana cantiknya. Jawab dulu. Tu, pilih. Maka Nabi Ibrahim minta supaya jadi dia dan keluarganya mendirikan solat. Jadi tuan-tuan tengok, bila mana dia minta dia dan keluarganya mendirikan solat, tuan-tuan tengok macam mana keluarga dia. Mari kita tengok keluarga dia. Nabi Ibrahim adalah simbol kepada keluarga hebat dan baik dalam Islam. Keluarga dalam Islam, dalam Quran, Allah bagi tahu pada kita 4 jenis. Yang pertama, ada keluarga yang isteri baik, suami baik. Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, ada keluarga yang suami jahat, isteri jahat. Nama dia Abu Lahab dan isterinya. Tabbat yada Abi Lahabi wa tabb. Yang ketiga, ada suami jahat, isteri baik. Nama dia Fir'aun dan Asia. Dan yang keempat, ada yang suaminya baik, isteri pula jahat, iaitu Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut, isteri baik, suami pula jahat. Ni gambaran dalam Quran 4 jenis keluarga. Yang nombor 1 tadi Nabi Ibrahim alaihissalam. Isteri dia tunggu sampai umur dekat 90, ada yang mengatakan lebih pada 90 tahun, tak logik seseorang itu masih lagi mengandung. Umur 90. Dapat anak tunggu punya lama, dapat anak hebat. Pernah ada satu orang makcik di kuliah duha, dia kata macam mana Sayyidatina Hajar dia boleh bersabar daripada umur dia start kahwin sampailah umur 90 lebih, dia tak stres pun menanti anak. Tak stres pun menanti anak. Dan dia tak ada pun runsing, tak ada pun bingung, tak ada pun bergaduh dengan Nabi Ibrahim. Pasal apa bang, kita ni tak dapat anak dekat umur 80, 90 dah, anak tak ada pun dia stres. Pasal apa? Saya jawab pada makcik tu, saya kata, sebab makcik tak hidup zaman tu. Kalaulah makcik hidup zaman tu, stres Siti Hajar. Tuan faham maksud dia? Faham tak? Sebab makcik tak ada zaman tu. Kalau makcik ada zaman tu, stres Siti Hajar. Sebab zaman tu tak ada jenis macam kita. Hari ni kahwin, esok dah tanya. Tangan merah lagi, periuk pun tak basuh lagi, kemah pun tak angkut lagi, dah tanya, dah diisi kan? Padahal kahwin semalam tau. Dah tanya. Seminggu tanya, sebulan tanya, setahun tanya, balik raya tanya, raya haji tanya, pantang jumpa tanya. Mana tak stres kawan? Baru ni saya jumpa dengan satu doktor tu, apa yang popular kat tu di apa? Di YouTube, Facebook, perempuan orang Terengganu yang selalu cerita pasal kandungan-kandungan ni, nama apa lupa. Dia kata salah satu sebab kenapa perempuan payah nak mengandung sebab stres dengan soalan-soalan orang. Stres pun adalah punca kenapa susah untuk dapat anak. Saya kata patutlah. Sebab zaman sekarang ni stres daripada macam-macam tempat, macam-macam jalan stres sudah datang. Sayyidatina Hajar tak ada stres pun, tenang aja. Salah satu sebab environment. Salah satu sebab suaminya itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Umur 90 dapat anak. Mengandung dan dapat anak yang namanya adalah Ismail alaihissalam. Lahir Nabi Ismail, baru nak seronok timang anak, kecil lagi, datang perintah Tuhan suruh hantar anak daripada Palestin pergi ke
Mekah. Cuba cek berapa kilometer. Jauh tu. Palestin pergi ke Mekah, hantar, bawa pi 3 orang, Siti Hajar turun, Nabi Ismail dibawa turun, Nabi Ibrahim tetap duduk di atas tunggangan, tak turun. Lepas tu Siti Hajar tengok pada Nabi Ibrahim dan tanya, "Abang, adakah ini perintah Tuhan? Suruh tinggal kami kat sini?" Nabi Ibrahim nak jawab, tapi hati tak sampai nak jawab. Maka isterinya sangat memahami, kata Sayyidatina Hajar, kalau ini adalah perintah Tuhan, maka tak apa, tinggallah kami. Mesti Allah akan jaga kami. Mesti Allah akan jaga kami. Tak ada pun marah, tak ada pun mempertikai, tak ada, langsung marah walaupun sikit. Sedangkan ditinggal di situ, dalam Quran sebut, tumbuhan kecil pun tak ada. Maksudnya kawasan tu kering, tak ada apa. Tapi yakin dengan ketentuan Allah, suami tinggal, 2 beranak tetap duduk dalam keadaan langsung tak marah pada suami, langsung tak marah pada Tuhan. Pendek cerita ni, saya bagi pendek cerita. Mai duduk bersatu balik, datang perintah kedua. Mimpi suruh sembelih anak yang nama Ismail tadi. Sebab nak membuktikan sami'na wa ata'na, dengar dan taat, hear and obey. Dengar dan taat. Bangun daripada tidur, jumpa dengan Nabi Ismail, bagi tahu, "Wahai anakku Ismail, malam tadi ayah bermimpi." Mimpi apa, Wah? Abah mimpi dapat satu perintah, suruh sembelih kamu, wahai Ismail, sebagai tanda ketaatan kepada Tuhan. Apa pendapat kamu? Fanzur madza tara. Apa pendapat kamu, wahai anakku? Kata Nabi Ismail, kalau itu adalah yang Abah mimpi, ilham daripada Allah, maka buatlah, mudah-mudahan kita tergolong dalam orang yang sabar. Sama macam mak dia, langsung tak ada petikai. Tu yang ujung tu, ketaatan. Langsung tak ada petikai. Tak ada marah, tak ada sedih, tak ada menangis, tak ada kata jangan buat, tak ada kata fikir dulu. Buatlah, mudah-mudahan kita jadi golongan yang sabar. Soalan dia sekarang, macam mana tuan-tuan nak dapat isteri yang macam Hajar? Macam mana tuan-tuan nak dapat anak macam Ismail? Ni saya tanya belah sini dulu. Macam mana nak dapat isteri macam Hajar? Macam mana nak dapat anak macam Ismail? Jawapan dia adalah, tuan-tuan kena jaga diri dan bentuk diri sebelum kahwin dah kena jaga. Bukan selepas kahwin baru nak jaga. Bukan selepas dapat anak baru nak jaga. Sebelum kahwin tu dah jaga diri daripada muda sampailah berumah tangga, sampailah dapat anak, sampailah dilahirkan, dan hidup dengan anak tadi kena jadi macam Nabi Ibrahim AS, taat pada Allah dan juga orang yang baik di dalam agama. Nak dapat keluarga yang baik, kena bentuk diri jadi orang baik. Samalah dengan isteri, samalah dengan pasangan. Nak dapat suami yang baik, mestilah bentuk diri jadi orang yang baik. Sebab itu, perempuan yang baik untuk lelaki yang baik, lelaki yang baik untuk perempuan yang baik. Kena bentuk sama-sama diri untuk jadi yang baik. Tapi dia kata, pasal apa Asyah tu baik, Firaun tu jahat? Pasal apa Nabi Lut baik, isteri dia jahat? Bukankah kata tadi, suami yang baik dapat isteri yang baik, isteri yang baik dapat suami yang baik? Dia di sini, nasib orang tak sama. Tapi Allah uji di situ, sebab bukan untuk merosakkan, tetapi menguji pasangan jahat untuk menjadikan diri kamu lebih baik daripada sebelum tu. Tak ada, saya tak terima jawapan tu. Terimalah. Saya bagi tahu satu ya. Bukankah kita biasa minta, ya Allah, jadikanlah saya seorang yang sabar, ya Allah. Nak sabar macam mana kalau ujian tak datang? Lagi minta, lagi datang ujian. Sebab tu jangan minta kalau kamu tak ready dengan jawapan. Faham? Ya Allah, jadikanlah saya pemimpin yang kuat di Koperasi Berhad, Koperasi Sahabat ni. Macam-macam nama, Koop Sahabat, Koperasi Sahabat, Amanah Ikhtiar. Satu-satu tuan-tuan, mana satu ni? Mana paling senang nak panggil? Koop Sahabat lah. No, satu-satu pilih. Mana-mana satu pilih. Istikharah lah, tolong. Banyak sangat nama.
Ha. Jadi kalau saya ketua yang baik, ketua yang hebat, ketua yang kuat, ketua yang baik di kor sahabat ni, Allah, bila mana minta, kamu kena ready dengan jawapan yang datang. Sebab tu Salahuddin Al-Ayyubi kata, kalau aku minta kekuatan, Allah tak bagi kekuatan, tetapi Allah akan bagi masalah untuk aku tempuhi supaya aku jadi kuat. Ingat, kalau nak minta ikan, dia tak akan terus ikan tu melompat. Kamu akan dapat pancing supaya pergi mancing, bergelumang dengan ombak dulu, jumpa buaya dulu, baru kamu akan dapat ikan hak kamu nak tadi. Sebab tu ingat benda tersebut. Satu je saya sebut tadi, kalau tak sedia dengan jawapan, jangan minta pada Tuhan. Kalau kamu kata minta, kalau kamu kata minta petunjuk, minta benda yang kamu nak, kena bersedia dengan jawapan-jawapan tadi. Baik. Macam mana nak dapat macam Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Sayyidatina Hajar? Cara dia adalah jadi orang yang baik diri kamu dulu sebelum bentuk dengan orang lain. Baik, yang korban ni mai pada mana? Ibadah korban ni mai pada mana? Tuan-tuan, Nabi sebut pada kita, tidak ada amalan yang lebih Allah cinta pada hari nahar, maksudnya raya haji lah, berbanding nama dia satu ibadat, satu amalan, nama dia ibadah korban. Baik, pagi tadi kat sini semua orang sembahyang subuh, betul? Pelan dia jawab. Pagi tadi semua sembahyang subuh. Boleh tak bagi tahu pada saya, seorang bangun bagi tahu bila sembahyang subuh tadi diterima? Dengan confident bangun, saya tahu sembahyang subuh saya tadi pukul 7.40 tu Allah dah terima. Macam mana tahu? Macam mana tahu? Lepas tu tadi saya dengar tuan-tuan sini baca Yasin. Ya, baca Yasin. Untuk ada seorang ustaz meninggal dunia pada hari ini. Meninggal pada hari Arafah. Meninggal dunia. Tuan-tuan boleh tak bangun bagi tahu? Saya yakin bacaan Yasin saya tadi diterima selepas saya sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim, pak, Allah terima. Mana ada orang berani confirm kan bila amalan tersebut diterima? Tuan-tuan puasa Ramadan lepas, tak tahu diterima ke belum? Tuan-tuan sembahyang Isyak malam tadi, tak tahu diterima ke belum? Tapi ada satu je amalan dalam agama kita, satu saja amalan yang tuan-tuan tahu bila dia diterima, dan harapan nak diterima tu sangat-sangat tinggi. Kalau semayang, harapan nak diterima tu payah. Walaupun ibadat dia senang, tapi harapan nak diterima tu sangat susah. Sebab kalau tuan-tuan ni ikhlas dah, tapi cara buat pula tak betul, harapan nak diterima tu tipis. Ada 10 manusia yang dia semayang, tapi semayangnya tak diterima Tuhan. Siapa 10 orang tu? Nak tak saya sebut? Saya takut tuan-tuan takut pula bila dengar. Boleh saya sebut? 10 orang yang dia semayang, tapi semayangnya tak diterima. Tapi saya sebut 5 je lah. Kalau sebut 10 panjang, saya sebut 5 je. Yang pertama, orang yang tak diterima semayangnya adalah siapa yang mendengar laungan azan tapi dia tak pi semayang jemaah. Semayang dia tak diterima. Sudah. Dia dengar laungan azan tapi dia tak pi semayang jemaah. Semayangnya tak diterima. Mungkin ada yang duduk belakang tu tengah duduk bincang berdua. Betul ke dai? Tak pernah dengar pun kata macam tu. Habis semayang kat rumah selama ni tak sah. Sah, tapi tak diterima. Sebab tu orang suruh dengar bagi habis. Jangan ambil separuh-separuh. Jangan baca tajuk saja. Dengar bagi habis. Siapa yang tak diterima semayang tadi? Iaitu orang yang dia dengar laungan azan Tok Bilal, sedangkan Tok Bilal tu tak pakai mic. Tak ni betul ni? Ada dalam kitab Muhimmah pada bahagian 10 manusia yang tak diterima semayang, iaitu nombor 1 orang yang dengar azan tapi tak pi. Maksud dia, kalaulah imam tu tak pakai mic. Sekarang pakai mic kan? Jenama Yamaha, Shure. Ni, mic ni tak ada. Jadi bila tadi azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berapa kerak rumah sangat boleh dengar? Paling tidak,
rumah yang betul-betul sebelah masjid. Ataupun orang yang lalu tepi masjid dengar suara Tok Bilal. Jadi, maksud dia di sini, hang dengan Tok Bilal adalah sedepa. Tapi hang tak pi juga sembahyang jemaah dengan Tok Bilal, apa nak jadi kamu ni? Kamulah orang yang sembahyang tak diterima. Sebab rumah hang dengan Tok Bilal dekat sangat. Pasal apa tak pi? Kecuali kalau ada benda yang menghalang. Kalau kita pada hari ni, masjid dengan rumah kita 14 km. Jadi pakai speaker, dengar. Bila dengar, kamu pi tak? Tak pi. Sembayangnya diterima, sembayangnya sah. Cuma rugi. Tak dapat pahala yang besar sembayang berjemaah. Yang tadi tu, orang perempuan tak terlibat tau. Sebab orang perempuan lebih utama sembayang di rumah. Rasa menyesal pula sebut. Langsung tak pi dah lepas ni dia pun. Cancel lah, cancel. Orang lebih utama sembayang di rumah. Laki-laki lebih utama sembahyang di masjid. Tak ada apa-apa pi masjid. Yang pertama tadi, Tok Bilal azan, kamu dengar tapi tak pi sembahyang, tak diterima. Nombor dua, orang yang sembahyang tak diterima, dia sembahyang tetapi dalam masa yang sama sengaja menangguh hutang. Bukan berhutang tau, jangan salah faham. Orang berhutang sembahyang tak diterima. Pada muka hang berhutang sembahyang tak diterima. Dah menangguh hutang. Dah ada duit, nak bayar, saja tak mau bayar, dia tunggu orang minta, baru dia bagi. Sembahyang tak diterima. Sengaja menangguh hutang. Bukan sebab hutang tu, sebab dia menganiaya manusia. Tangguh hutang tergolong dalam orang yang menganiaya manusia. Patut tuan-tuan rekod di video saya tu. Boleh sebar-sebarkan dalam grup WhatsApp. Yang ketiga, siapa yang sembahyang tak diterima? Iaitu suami yang tidak menafkahi isteri dia. Betul rekod ni. Suami yang tidak menafkahi isteri dia. Paling tidak 3 yang paling utama. Tempat tinggal, makan 2 kali sehari kenyang, dan yang ketiga 2 pasang, satu set baju, 2 pasang dalam setahun. Maksudnya 6 bulan belikan satu, 6 bulan belikan satu. Itu nafkah hak wajib. Tapi suami saya tak pernah bagi duit pada saya pun, masa bila pula bagi duit tu nafkah? Tapi tetapkan tak bagi duit pada saya bulan-bulan. Siapa kata kena bagi? Tak kena. Tapi kalaulah si isteri tadi buat sesuatu yang bukan kerja dia, maka suami tadi kena bagi upah pada isteri dia. Contoh, suruh masak. Ni baru-baru ni kan viral dekat Facebook kan, yang cerita pasal masak bukan kerja isteri. Kerja isteri duduk di rumah je, dia kata. Masak bukan kerja isteri. Betul, masak bukan tugas isteri. Basuh baju bukan tugas isteri. Jaga anak bukan tugas isteri. Mop lantai bukan tugas isteri. Semualah ada di rumah tu, bukan tugas isteri. Ni yang kami nak dengar. Dan inilah bagus. Ini baru dia kata. Yang ni lah penceramah yang kita tunggu selama ni. Ni lah. Tetapi, aku backup balik. Tetapi, dia akan jadi wajib kalau suami suruh buat. Faham tak? Dia akan jadi wajib kalau suami suruh buat. Yang, tolong masak, abang dah beli ayam, ada dalam peti air, bawa keluar masak. Dia akan jadi wajib. Dan bila mana isteri buat benda yang disuruh buat tadi, maka lebih utama suami kena bagi upah pada isteri tadi. Tak syarat banyak, yang penting ada. Tak syarat banyak tu berapa? Ikut harga mah 2 kilo sekali aja. Mati macam tu. Tuan-tuan jangan percaya pula aku bohong ya, tak kira balik percaya 2 kilo sebulan bagi. Mati macam tu. Tak, syarat ada. Berapa ada? 50. 50 sudah. Berapa ada? 30. 30 sudah. Sebab tu bukan kerja dia, tapi kita suruh dia buat, maka bagilah sedikit upah pada dia. Bukan wajib bagi, sebagai penghargaan atas kesudian dia melaksanakan satu-satu kerja yang kita suruh buat. Baik. Yang ketiga, yang keempat, siapakah orang yang sembahyangnya tak diterima? Iaitu isteri yang derhaka pada suaminya. Dah, bagi belah sini pula. Isteri yang derhaka pada suami, keluar rumah tak bagi tahu. Ni,
Macam bulan Ramadan tahun lepas, berapa banyak soalan saya dapat orang tanya, boleh ataupun tidak isteri solat qiyamul tahajud di masjid 10 malam takhir? Jawapan dia, kalau suami tak bagi, tak boleh. Puasa sunat esok pun kalau suami tak bagi, tak boleh. Esok saya nak puasa sunat, hari wukuf, hari Arafah, takkan tak boleh? Bang, esok saya puasa sunat boleh? Tak boleh. Takkan tak boleh, bang, hari Arafah sekali je setahun. If I said no, it's mean no. Kalau saya kata tak boleh, tak boleh lah. Esok saya dah siap dah nak makan tengah hari di satu tempat, saya dah booking siap dah. Saya tak tahu esok hari Arafah pula, tapi saya dah booking. Takkan kita tak makan, tak payah puasa, kita pergi makan. Maka tak payah. Tak apa? Ya, tapi tak ada lah suami macam tu, mustahil lah. Dia lagi suka. Bang, saya nak tahajud di surau bang, 10 malam takhir Ramadan. Pi lah. Dia kata inilah hari aku tidak diganggu dalam setahun. Pi ya. Itulah benda yang memang dia nak dalam setahun. Tiba-tiba tuan-tuan tanya, oh ya Allah, dia kata malam ni ke Lailatul Qadar. Seronok dia. Tambah pula bang, saya nak puasa esok boleh? Alhamdulillah. Maksudnya kalau puasa, jimat sarapan, jimat minum pagi, jimat makan tengah hari, jimat minum petang. Yang isteri dia sarapan RM53, makan minum pagi RM20, makan tengah hari RM75, minum petang RM120. Habis tu kalau dia puasa, tak ke jimat kawan tu RM300 satu hari. Jimat. Tuan-tuan tak percaya? Percayalah tolong. Orang sekarang makan, subhanallah. Saya kadang pergi makan di kedai takut sebab harga sekarang tu dia mahal, tapi kena gambar lah, kan? Baik, dan yang kelima, siapa yang semayangnya tak diterima? Siapa yang semayang tak diterima? Iaitu orang yang putus silaturahim lebih daripada 3 hari. Solat tak diterima, semayang tak diterima. Tuan-tuan, dalam ni siapa yang ada gaduh-gaduh, yang dalam Zoom ni siapa hak duk bergaduh, pergi berbaik. Sia-sia semayang, tapi semayang tak diterima. Cukup 5 tu saya nak sebut balik. Mana tuan-tuan tahu amalan kita diterima bila? Yang lagi takut tak diterima langsung. Tapi ada satu amalan yang Nabi janji, amalan tersebut confirm diterima, pasti diterima. Dan amalan tersebut tuan-tuan tahu bila dia diterima, iaitu ibadah korban. Kata Nabi, sebelum darah dia sampai ke tanah, Allah dah terima dah ibadat tersebut. Dengan syarat 2. Dia kena ada 2. Ikhlas dan memenuhi ketaatan, tuntutan ketaatan tadi. Ikhlas. Apa maksud ikhlas? Tuan-tuan buat tu betul-betul, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Seluruh hidup demi Allah. Ibadat korban tadi pun bukan setakat memenuhkan nama, memenuhkan senarai dalam lembu tersebut, tapi untuk dia menzahirkan tanda dia syukur, dia ikhlas dan nak menyucikan jiwa. Sebab Nabi sebut di antara hikmah ibadah korban ni menyucikan jiwa. Dia punya susunan tu cantik dah. Tuan-tuan, ibadah korban bulan Zulhijjah, sucikan jiwa, bersihkan hati, kemudian masuk dalam satu bulan, next bulan tu nama dia bulan Muharram, iaitu tahun baru. Tuan-tuan semua nak berazam apa semua kan. Ni tuan-tuan ni saya rasa dah ada buat dah list untuk azam-azam 1447 azam tahun baru. Jangan lupa letak dekat azam tu, selesaikan azam tahun lepas. Ya. Ni duk berazam yang baru, azam tahun lepas tak settle, bus itu selesaikan azam tahun lepas. Azam banyak lagi tak selesai. Apa itu ikhlas dalam korban? Apabila tuan-tuan buat dalam keadaan susah pun tetap korban. Nabi tak pernah tinggal ibadah korban, dan Nabi sentiasa akan bagi haiwan yang paling baik sekali. Siapa yang dia ni mampu bayar 800 satu bahagian, tapi dia pilih 800 mahal sangat, ambil 300 sudah, membazir mahal-mahal, baki separuh tu boleh lagi buat benda lain. Sah, diterima, tapi pahalanya tak sama dengan orang yang kumpul duit dalam setahun, dia bagi pada yang paling mahal. 800 satu bahagian bahagi dengan 365 hari dalam setahun.
Berapa satu hari kena simpan? Bukankah RM1 lebih? RM1 lebih je. Tak pun RM2. Kalau RM2 kali 365 dah RM700 lebih. Katalah RM2.5, dapat RM800 lebih. RM2.5 satu hari lagi mahal daripada yang gantung di leher, bukan lanyard, bukan kad, tetapi satu lagi benda. Jangan sebut. Nanti ada yang kecewa dan terasa hati. Apa tu? Kad metrik ke? Bukan. Kad pintu? Bukan. Habis benda apa tu? Oh, ini. Lagi mahal daripada benda, lagi murah daripada benda tu. Tapi benda tu asal habis beli, asal habis beli, asal habis beli. Tak dan habis beli. Tapi takkan RM2 tak boleh. Betul tak? Ha? Oh, tengah bincang. Siap bincang tanya. Ha? Ini mahal pada benda, takkan yang tu boleh, hak ni tak boleh. Kan? Kita memandang dalam bab agama RM2.5 tu besar. Esok pi hari Jumaat, pi sembahyang Jumaat bagi lelaki. Sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat tu kewajipan ke pilihan? Ni tanya orang-orang amanah ni. Pilihan ke kewajipan sembahyang Jumaat? Pilihan. Siapa nak pipi, siapa tak mau sudah. Betul? Saya pergi kenduri kahwin baru-baru ni baca doa. Baca doa kenduri kahwin. Ya Allah, jadikanlah pasangan ini seperti Nabi Muhammad dan Khadijah. Baca doa. Lepas tu, kan biasanya pengantin datang, lepas tu berhenti azan zuhur. Lepas tu baru makan beradab, adalah gambar-gambar semua. Saya pun makan. MC tu sebut, tuan-tuan dan puan-puan, kita berehat seketika bagi laluan kepada laungan azan. Dan bagi sesiapa yang ingin ke tandas, tandas ada tandas lelaki di sebelah kiri, keluar pintu belakang sebelah kiri, tandas perempuan keluar belakang sebelah kanan. Dan sesiapa yang teringin untuk solat zuhur sesiapa yang teringin untuk solat zuhur, surau ada di belakang pentas. Jadi kita berehat seketika dalam 30 minit. Kembali selepas ini untuk sambungan tentatif bagi Walimatul Urus si Fulan dan Fulana. Berehat seketika. Saya pun fikir, mana mazhab dia pakai? Siapa yang teringin nak sembahyang zuhur? Tuan-tuan boleh brain tak ayat tu? Siapa teringin nak sembahyang zuhur? Maksudnya sembahyang zuhur tu apa? Dia samakan dengan cendol ke apa? Jadi siapa-siapa yang teringin nak merasa cendol, boleh ambil di belakang. Dia sama ke? Siapa-siapa teringin nak sembahyang zuhur, betul ke ayat ni? Dia patut sebut, tuan-tuan, kita berhenti seketika untuk beri laluan kepada laungan azan zuhur. Jadi tuan-tuan, diwajibkan kepada anda semua yang suci daripada hadas, boleh solat zuhur di belakang pentas. Ada surau yang kita sediakan, ataupun bila surau itu penuh, kita ada surau sampingan di sebelah dewan. Jadi tuan-tuan, harap masuk ke dewan ni balik sebelum solat zuhur diselesaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Oh, betul. Ini siapa-siapa teringin nak sembahyang zuhur, macam mana? Boleh ke ayat macam tu? Tak adalah salah, cumanya tak kena ayat tu. Pemilihan ayat tu tak kena. Pemilihan ayat tu, dia kena betul. Kan? Suruh orang pergi sembahyang, bukannya teringin nak sembahyang pergi sembahyang. Itu yang pergi sembahyang ada 3 orang. 3 orang je teringin, hal lain tak teringin. Baik, tuan-tuan, kita sambung. Ikhlas buat. Ada yang pilih paling murah, ada yang pilih yang paling mahal, yang paling baik. Siapa sini ada rezeki lebih, dia buat seekor pada tahun ni. Siapa sini ada rezeki lebih, dia buat satu bahagian yang paling mahal. Siapa yang dia kata mampu 370 saja, mungkin dia buat di luar negara. Yang penting buat. Sehingga ada ulama yang menghukumkan satu rumah wajib ada seorang yang buat. Jangan tak ada langsung. Wajib ada seorang yang buat benda tersebut. Dah timbul pula soalan. Dia kata, saya ni buat dah, tapi betul ke saya tak boleh makan daging korban tersebut? Saya pun teringin ke nak makan, takkan tak boleh langsung? Siapa kata tak boleh? Orang yang buat korban tadi, sunat dia rasa daging korban tadi. Sunat. Nabi ambil lebih kurang dalam 1 genggam macam itu, 1 telapak tangan. Selainnya semua pada fakir miskin. Kita hari ni bahagi 3, right? 1/3 untuk tuannya, 1/3 untuk masyarakat, 1/3 untuk fakir miskin. Biasanya untuk tuan dengan masyarakat ni dia masak. Tapi kalau untuk fakir miskin, lebih afdal dibagi secara mentah.
Sebab dapat kat dia mentah, suka hati dia lah nak buat apa. Nak makan ke, nak jual ke, ikut ke dia. Yang penting bagi dengan baik. Satu teguran bagi sesiapa yang buat korban tersebut, iaitu orang yang melaksanakan tadi, tolong jangan ambil daging tersebut sebagai upah. Kalau dia ambil untuk bahagian dia, tak apa. Kalau dia ambil untuk upah, haram hukum dia. Tak boleh jadikan upah. Ini sorok siap-siap, paha ni simpan, upah kita penat melapah, tak boleh. Hukum dia haram. Soalan tahun lepas saya dapat adalah, boleh atau tidak kos pengurusan itu masuk sekali dalam bayaran korban tadi? Jawapan dia, boleh. Tapi kena bagi tahu, tuan-tuan, 700 satu bahagian, dia termasuk sekali ya dengan kos pengurusan. Kena bagi tahu, kasih clear. Jangan tiba-tiba orang tak tahu apa semua ingat 700 itu untuk bahagian saja, tiba-tiba ambil sikit untuk pengurusan, beli apron, beli pisau, buat apa nama, beli cawan nak minum air. Kena bagi tahu sekali dengan pengurusan. Harga lembu tadi mungkin satu bahagian 650, RM50 itu untuk kos pengurusan. Kena bagi tahu clear supaya orang tahu duit tu pergi ke mana. Dai, betul ke kalau saya ni sedih tengok haiwan tu dikorbankan, saya tak boleh makan daging tadi? Jawapan dia tak. Sedih itu sebelum masak. Kalau dah masak, biasa tak sedih. Kalau dah masak, biasa tak sedih. Jaranglah orang menangis depan gearbox. Jarang. Menangis. Pasal apa sedih ni? Mati binatang ni. Saya sian kat dia. Tiba-tiba meninggal. Tak ada. Saya tak pernah jumpa. Tak tahulah kalau tuan-tuan biasa jumpa. Saya tak pernah jumpa lagi orang menangis depan gearbox. Yang menangis depan periuk pernah. Sebab buka-buka tinggal sup, gearbox habis. Yang tu pernah. Kalau menangis tak ada. Menangis ni biasalah tuan-tuan tengok tu kan. Dan sunat orang yang buat korban tadi, dia menyaksikan haiwan tersebut dikorbankan. Pergi tengok. Pergilah tengok, menyaksikan. Sebab itu hak kamu. Dan dia akan menjadi tunggangan kamu di hari kiamat. Dan saya ni kalau saya buat apa-apa amalan, saya suka, saya tahu apa saya dapat. Loh, macam tu pula. Jadi kalau saya buat korban, apa saya dapat? Selain daripada saya bagi duit, daging dapat pada orang lain, saya dapat sikit. Apa saya dapat? Tahun lepas di Kedah. Yang apa Ustaz Yaakob Yusra tu. Makcik tu minta balik. Dia kata pasal apa saya buat korban saya tak dapat? Pasal apa pandai-pandai pergi bagi-bagi? Depa kumpul balik semua benda binatang tu, hantar balik kat makcik tu, pada muka dia nak buat apa. Banyak bunyi sangat. Orang tolong buat tu kira okey dah, ni bising. Pasal apa saya tak dapat? Pasal apa tak dapat? Pasal apa saya tak dapat bahagian ni? Pasal apa tak dapat bahagian ni? Oh. Depa kumpul semua, satu bunyi pergi hantar balik pada makcik tu, selesai cerita. Tu apa dia buat kat rumah dia tak tahu. Apa saya dapat? Saya bagi duit, lepas tu dapat pada orang lain. Jadi saya ni dapat apa? Dapat penat, kumpul duit dalam setahun, tiba-tiba apa pun saya tak dapat. Duit keluar macam tu je. Baik. Ni kita nak bagi satu galakan kepada tuan-tuan. Yang pertama tadi saya sebut, amalan tersebut Allah terima sebelum darahnya sampai ke tanah, Allah terima. Paling tidak dalam tahun tersebut ada amalan yang Allah dah terima amalan kita. Yang kedua, nanti pada negeri akhirat, apabila kita ni meninggal dunia, maka masuk dalam kubur, menanti di barzakh, dibangkitkan kembali di negeri akhirat. Daripada bangkit dari kubur nak pergi ke padang mahsyar, tuan-tuan kena berjalan satu perjalanan yang cukup jauh. Sebab itu orang kata pergi haji adalah rehearsal kepada mati. Pergi haji adalah, kata orang, latihan menghadapi kematian. Sebab nak pergi, orang hantar tu sambil menangis, macam bawa jenazah ke kubur. Lepas tu sampai ke sana, bawa selai sepinggang ya. Tuan-tuan ni kaya macam mana pun, hak itulah pakaian. Mana boleh tukar? Boleh? Kalau meninggal dunia, kaya macam mana pun, gaji 30,000 ke, siapa pun kamu, pakaian dia tetap yang itu. Tak ada boleh request lah. Kalau mak meninggal nanti, boleh tak kafankan mak dengan selendang yang ada dalam lagu Zian Azim tu? Ha? Macam mana tu? Alah, yang kata baldu biru tu, oh elah Zian Azim lah. Boleh tak nak kafan dengan baldu biru?
Susah mak nak cari, mahal tu. Mana nak jumpa benda tu? Mak tak kisah. Apa pun kamu nak buat, apa pun kamu nak cari. Yang penting mak nak baldu biru tu dikafankan di tubuh mak. Boleh tak ikut wasiat tadi? Dia jawab orang-orang amanah, Kohok Berhad, grup sahabat. Boleh tak ikut amanah wasiat tadi boleh? Jawapan dia, kalaulah wasiat si mati tadi, dia ni betul-betul menyusahkan orang hidup dan benda tersebut akan mendatangkan mudarat pada orang yang hidup tadi bagi nak melaksanakan, maka wasiat ni tak payah dituruti. Tak payah. Kalau dia kata mak wasiat, nanti bila mana mak meninggal dunia, kalau tahun tersebut mak tak ada buat korban, tolong buat korban ya. Ni jawapan bagi soalan tuan-tuan ni, saya yakin ada soalan ni. Boleh tak korban niat untuk orang yang dah mati? Jawapan dia boleh. Tetapi kalau mazhab Syafi'i, orang tadi tu dia kena berwasiat untuk buatkan untuk dia. Kalau dia tak dan buat, barulah boleh buat. Tapi secara umumnya boleh sahaja. Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Wasiat boleh tak? Kena boleh. Kalau senang dapat jalan. Kaya macam mana pun dia, tetap benda yang sama. Tapi kebiasaannya tuan-tuan kena tengok kain putih. Kalau perempuan 5 helai, kalau lelaki 3 helai. Berapa bulan lepas saya buat kursus pengurusan jenazah. Ramai orang minta, Aiman. Tapi saya tak suka nak buat. Bukan tak suka, saya macam tak ada semangat nak buat. Sebab saya minta, kalau saya selalu buat, saya minta adalah saya nak paling tidak ada 20 orang budak-budak muda. Biasanya kalau minta mesti tak dapat. Yang datang tua-tua semua. Takkan dia tu nak uruskan jenazah. Jadi saya selalu minta 20 ke 30 orang budak muda. Tapi biasanya datang seorang, 2 orang. Sebab apa? Sebab kita nak biasakan, walaupun dia ni umur 15 tahun, dah tahu macam mana cara nak uruskan jenazah. Saya pernah tanya pada jemaah-jemaah, saya kata, saya bahagian teori, praktikal ada seorang lagi sahabat saya. Awal-awal saya akan cerita apakah tanda-tanda orang itu sakaratul maut. Apa tanda-tanda orang nazak? Nazak ni tuan-tuan jangan faham. Jangan faham gitu. Yang tu betul nazak. Tapi nazak ni dia ada banyak. Maksud dia dah hampir kepada mati. Tanda-tanda dia ada banyak. Di antaranya, tulang belakang sudah rapat ke lantai. Tulang belakang orang ni, dia ada belekuk itu. Kalau normal lah. Kalau accident ke apa ke lain lah. Dia belekuk. Sebab tu kerusi pun ada lekuk. Seat kereta pun ada lekuk. Kerusi kita pun ada lekuk. Sebab tulang belakang ni dia memang lekuk. Kecuali kalau kita yang luruskan dia. Siapa yang tulang belakang dah rapat ke lantai, itu di antara salah satu cara macam mana nak cek orang yang dah sakit lama. Seluk tangan di bawah. Kalau dah tak ada ruang tangan nak masuk, maknanya dia semakin hampir. Sebab otot mula mengendur, nak pegang tulang tu pun tak boleh. Jadi balik ni malam, lambat lagi kawan ni. Yang kedua, ini kalau dia sakit, mula keluar air pada setiap rongga yang ada di badan. Mata dia keluar air, dia bukan menangis, keluar air. Hidung dia keluar air, di sini pun ada keluar air. Peluhnya mula melimpah-limpah. Padahal tak panas pun, tapi peluhnya mula membanjiri muka dia. Itu tanda-tanda juga di antara ajal semakin menjelang. Tanda yang ketiga iaitu kuku dia, ujung kuku, ujung jari, kaki dan tangan mula naik warna biru. Tak payah cek sekarang. Tuan-tuan biasa tak ambil getah, ikat jari depan. Tuan-tuan biar dalam 5 minit, tuan-tuan tengok dia akan jadi warna biru lebam. Macam itulah hujung-hujung jari tangan dan kaki
orang yang hampir kepada maut. Tak boleh buat apa dah time tu. Jadi saya pernah tanya pada seorang audien tu, saya kata, "Kak, apakah warna kain kafan yang afdal?" Dia jawab, "Putih." Betul lah. Kalau warna lain pun boleh, cuma afdal putih. "Dan berapa helai kain kafan untuk lelaki dan perempuan?" Dia kata, "Perempuan 3 helai, lelaki 5 helai." Saya kata, "Betul tak?" Dia kata, "Betul." "Sungguh?" "Betul." Saya kata, "Bukankah lelaki minimum 3 helai, perempuan minimum 5 helai?" Dia kata, "Oh, betul, saya silap." "Baik, kenapa betul tu Kak?" "Takut silap." Jadi ada lagi seorang ni, dia tanya. Dia kata, "Kalaulah kain kafan tu tak ada, maksudnya tak ada pattern macam itu, adakah boleh digantikan dengan kain lain?" Jawapan dia, tetap boleh. Walaupun kain itu ada corak, tetap boleh. Cumanya paling utama, paling afdal yang plain. Warna ikut, tapi paling afdal yang utama adalah warna putih dan plain. Nak bagi tahu tu ya. Sebab mungkin tuan-tuan kata tadi, "Oh, tak boleh kok warna selain putih." Boleh. Cumanya paling afdal dan utama melambangkan kesucian dan bersih adalah putih. Mati tak ada benda lain boleh pakai, hanya kain putih tu saja. Sama dengan orang yang pergi haji. Ihram dia. Ihram. Tuan-tuan tengok filem, dia sebut, "Apa ni sentuh-sentuh? Bukan mahram, bukan muhrim lah." Muhrim tu orang yang pakai ihram. Yang tu nama dia mahram. Dia pi, lepas tu esok, bukan esok, hari ni kan? Hari ni, esok, hari ni hari Arafah. Kalender sana, jam sana. Maka akan berkumpul di satu tempat, sebiji bayangan macam berada di padang mahsyar. Sebab tu dia kata tadi, rehearsal kepada mati. Daripada bangkit dari kubur sampai nak pergi ke padang mahsyar, tuan-tuan ingat di situ ada roller coaster. Tuan-tuan ingat di situ ada kereta tumpangan. Ingatkah di situ ada jenis tahan? Mana cik? Padang mahsyar. Boleh bawa? Boleh bawa. Tak ada. Dia hanyalah kita dan amalan. Tuan-tuan kena berjalan pi ke sana. Ada yang berjalan kaki tanpa ada apa-apa alas. Berjalan pi. Ada golongan kedua, dia berjalan menggunakan muka. Kaki ke atas, muka ke bawah. Sahabat Nabi tanya, "Ya Rasulullah, macam mana dia boleh berjalan muka ke bawah, kaki ke atas?" Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana Allah boleh menjalankan manusia menggunakan kaki, tidak ada mustahil Allah boleh menggerakkan manusia wajah di bawah, kaki ke atas. Dan ada lagi satu golongan, orang semua tengok dia. Pasal apa? Sebab dia pergi kepada mahsyar menaiki tunggangan. Menaiki tunggangan. Maka bila disoalkan apa tunggangan yang dia naik, adalah bermacam-macam, tetapi paling kuat mengatakan itulah haiwan yang korban di atas dunia, kelebihan dapat di negeri akhirat. Lembu hak dia korban tu, bawa dia pergi ke padang mahsyar. Maka kita nak jadi macam itulah. Dan nak tanya tu, yang berjalan tak pakai kasut dengan berjalan menggunakan muka tadi siapa? Yang ini adalah orang soleh, baik dan sentiasa menjaga diri dia untuk ibadah korban setiap tahun. Yang dua tadi siapa? Yang berjalan menggunakan kaki tanpa pakai kasut adalah manusia biasa. Jenis biasa sembahyang sunat, tak mau perkara sunat, tak mau buat, dia jaga hak wajib dia. Maka dia ni apa-apa kelebihan tak ada, cuma dia ni orang baiklah, jaga benda-benda wajib yang Allah perintah, cuma dia tak ada yang sampingan. Dia berjalan macam biasa, penat sikitlah berjalan macam biasa. Tapi yang berjalan menggunakan muka tadi adalah orang yang derhaka pada Allah, hidup langgar perintah, apa disuruh tak mau buat, apa dilarang tak mau tinggal. Ini orang dia berjalan menggunakan muka, manusia yang derhaka pada Tuhan. Jadi dia pun pergi sampai kepada mahsyar, maka berkumpullah di situ, akan diperhitung satu persatu amalannya, tak ada tertinggal walaupun sedikit. Tuan-tuan cuba bayang. Ini kita bagi gambaran. Di negeri akhirat, amalan akan ditimbang. Mula-mula sekali sampai ke negeri di padang mahsyar, akan berkumpul seluruh manusia daripada Nabi Adam punya zaman sampailah zaman Nabi Muhammad SAW, kumpul di situ. Kumpul situ. Bila mana kumpul, akan dipanggil seorang demi seorang, sebab itu kelebihan yang ada pada Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad walaupun paling last sampai, tapi paling awal dihisap di negeri akhirat. Paling awal. Oh, seronoklah kita macam tu. Tak, bukan seronok ni.
Soalan dia, siapa di antara golongan paling awal pergi ke situ? Siapa paling awal? Kita ni macam ujung-ujung ya. Daripada umat Nabi Muhammad, zaman Nabi Muhammad, para sahabat sampai tabi'in sampai kita, jauh tu. Sekarang saja di Malaysia ada 33 juta. Tu baru sekarang. Kalau campur sama sebelum, bila nak sampai kita? Maka Nabi dah beritahu, yang paling awal dihisap daripada umat Nabi Muhammad adalah orang yang soleh yang namanya ada Muhammad di depan. Habis kami perempuan ni macam mana? Habis kami perempuan ni macam mana? Lah kan dia sebut tadi yang soleh. Yang soleh. Dah habis hak soleh tadi, baru pergi pada soleh level 2 yang ada Muhammad di depan. Maksudnya lepas hak soleh, laki perempuan depan pergi dulu. Pasal apa soleh ni hebat sangat? Bukankah tuan-tuan biasa sebut, nak dapat nama kita dalam doa orang, ingat senang? Tadi tukang baca doa tadi, ada dia sebut nama kita? Mana ada? Kedekut tu dah. Ada dia sebut nama kita? Mana ada? Tak ada. Jangan kata dia tak kenal kita, tak apa, dia tak sebut. Kadang family kita pun tak sebut nama kita. Tapi saya bagi pada tuan-tuan satu berita gembira. Nak tak orang sebut nama kita dalam setiap doa? Ingat, boleh jadi jodoh kita bukan yang nama dia ada dalam doa kita, tapi boleh jadi yang nama kita ada dalam doa ni. Jadi tuan-tuan nak tak nama tuan-tuan ada sentiasa dalam doa orang? Cara dia mudah. Jadi orang soleh. Nak jadi Nabi tak boleh. Nak jadi orang siddiqin pun tak boleh. Itu para sahabat Nabi. Nak jadi syuhada tak berani. Ada satu last chance, jadi orang soleh. Iaitu tuan-tuan ingat tak, di akhir doa kita akan sebut, golongkan kami dengan para nabiyin, siddiqin, syuhada, iwas salihin. Jadi ada harapan nak jadi orang soleh. Orang soleh akan dihitung. Lepas daripada itu, barulah pergi pada yang lain. Baik. Habis dihitung, dipanggil seorang-seorang tadi tu untuk ambil buku catatan amal. Bila habis buku catatan amal, dia akan tengok amalan dia di timbangan belah kiri dan belah kanan, ditimbang amalan dia. Tuan-tuan kena ingat satu benda, ada golongan yang berat belah baik, ada golongan yang berat belah jahat, dan ada golongan yang sama berat. Sama berat. Sama berat. Yang ni pun 50, hak ni pun 50. Jadi kalau macam ni macam mana? Akan dinilai lagi sekali pada kehidupan dia, mana tahu ada menempel satu-satu amalan yang kecil, tapi Allah terima benda tersebut boleh memberatkan salah satu daripada timbangan tadi. Cuba tuan-tuan bayang, tahun ni kita kata tak payah buat korban, rehat dulu. Tiba-tiba tak dan esok meninggal, maka amalan pun ditimbang. Manusia ni pun dia menyesal, kalaulah dulu aku buat korban pada tahun tersebut. Bukan kata sikit, banyak yang boleh memberatkan timbangan amal tersebut di mizan. Tapi tak buat, ruginya tahun tersebut. Tapi ni saya bagi cerita fokus terus. Nak bagi tahu yang umum dia, jangan tinggal amalan walaupun sekecil benda, sebab apa-apa amalan saja dia boleh jadi pemberat pada timbangan amal di negeri akhirat. Jangan ingat benda-benda kecil tu tak ada berbaloi. Dalam buku catatan yang saya sebut tadi tu, apa sahaja amalan walaupun kecil tetap akan dicatat oleh Raqib dan Atid. Tak ada tertinggal walau sikit. Dalam ceramah perdana korban, sipulan bin sipulan tekan beg kuning, ada. Tengah dengar kuliah dan beli barang, hebat. Tengah-tengah dengar kuliah dia boleh lap spek mata, ada. Tengah-tengah dengar kuliah dia boleh balas WhatsApp, ada. Amalan tak akan tertinggal walau sedikit, semua akan ditulis. Apatah lagi amalan besar macam ini. Ini bukan amalan kecil. Siapa yang faham ibadah korban ni amalan kecil, silap. Ini satu amalan yang cukup besar. Sebab itu disuruh pada kita buat tiap-tiap tahun. Jika kamu berkemampuan, ada peluang, buat. Dan sebelum terlupa, saya ucap tahniah dulu pada siapa yang masukkan nama dia untuk ibadah korban pada tahun ini. Tahniah saya ucap. Baik, dan soalan tadi. Ya.
Habis kita cerita tentang apa kelebihan orang yang buat korban tadi. Kita belum cerita habis tentang keikhlasan dan ketaatan tadi. Di mana yang menampakkan kamu buat ibadah korban, nampak keikhlasan, nampak ketaatan? Di sini jawapan dia. Di sini. Korban ini, saya dah kata tadi, nak diterima, dia ada satu syarat. Nama dia adalah ikhlas. Ikhlas. Tak payah menunjuk-nunjuk, tak payah membangga-bangga, tak payah nak mempelekeh orang lain yang tak buat. Kamu buat, sudah ikhlaskan dia. Apa tanda-tanda kamu ikhlas dengan amalan? Apabila dah buat, maka kamu terus biarkan dia pergi seperti mana kamu hanyutkan dedaun di sungai. Tak payah fikir dah. Kadang orang bila buat, dia fikir. Dia fikir balik. Aku punya 800. Dia punya 750. Aku hebat ke? Ataupun dia tengok lembu orang, dia tengok lembu dia. Lembu aku besar, lembu dia kecil. Aku hebat ke? Tak payah membanding-banding. Dan tak payah mempelekeh pula orang yang tak buat. Apa kamu tak buat? Kamu gaji lebih kurang macam aku. Pasal apa aku boleh buat? Pasal apa kamu tak boleh buat? Aku tiap-tiap tahun buat. Pasal apa kamu tak boleh buat? Tak payah pelekeh macam tu. Sebab gaji memang sama. Tangga gaji sama. Tetapi komitmen kamu dengan dia tak sama. Boleh jadi dia dapat hari ni 3,000. Pukul 2 petang dah habis. Kemana pergi? Dia tunaikan tanggungjawab dia. Dia cuba cari tapi tak dapat. Nak buat macam mana? Dan soalan tu cantik. Kalau saya ni memang tak mampu nak buat korban, apa yang saya kena buat? Cara dia mudah. Hari kejadian, pergi. Tak boleh masuk nama sebagai orang yang buat korban, jadi tukang sembelih. Saya tak berani jadi tukang sembelih, saya takut darah. Baik, jadi tukang pegang lembu tadi. Yang nak baringkan dia paling tidak kena ada 7-8 orang. Nak baringkan dia saja. Jadi tukang pegang. Saya tak boleh, saya tak kuat. Baik, duduk di dapur, jadi orang yang basuh pinggan untuk makan selepas daripada proses tadi. Tak boleh, saya ada enzima. Tak boleh kena sabun, tak boleh kena air, tangan rosak nanti. Baik, kalau tak boleh jadi tukang basuh pinggan, jadi tukang masak, tukang hidang. Tak boleh, saya Parkinson. Kalau saya pegang barang itu tumpah jatuh, tak kerugi. Baik, kalau tak boleh macam itu, jadi tukang makan. Baik, saya boleh. Faham tak maksud dia? Kalau kamu tak boleh buat yang paling besar, jadilah orang yang paling kecil pun tak apalah. Kalau ada masak tapi tak ada orang makan, tak kerugi juga. Jadilah golongan terakhir itu, ambillah peluang jadi orang yang menghabiskan makanan tadi. Tak? Itu pun nama dia kerjasama juga. Buruhlah nama kamu di situ supaya ada peluang juga dapat kebaikan. Jadi siapa-siapa yang tak ada bajet, tak masuk nama pada tahun ni, kalau tak masuk dalam bentuk wang bahagian tersebut, jadilah orang yang melaksanakan dia. Mudah-mudahan kebaikan dapat pada kamu, selain berazam juga untuk nama kamu ada pada tahun hadapan. Baik, ikhlas dalam buat benda tadi. Buat amalan, ikhlas. Sebab tu kunci paling tinggi pada satu-satu amalan adalah keikhlasan. Dalam ibadah korban ni tuan-tuan boleh nampak orang yang ikhlas ataupun tidak, orang yang buat betul-betul kerana Allah ataupun tidak. Kalau yang jenis ungkit-ungkit, kalau yang jenis mempetikai, kalau yang jenis nak menunjuk-nunjuk, lembu tu pun tak suka pada dia. Dia beli, letak tambat, dia tengok lembu tu paling muka belah kiri. Sebab apa? Kamu tidak ikhlas dalam membuat amalan. Nak ikhlas ni tak senang, tapi dia kena cuba. Sebab tu tak ada istilah sebut jadilah orang yang ikhlas, tetapi paksa diri kamu menjadi ikhlas. Maksud dia apa bagi? Biarkan. Habis taat tu datang pada mana? Taat itu dia datang, tengok balik kisah Nabi Allah Ibrahim AS tadi. Apa pun jadi, sami'na wa ata'na. Dengar, patuh dan taat perintah Tuhan. Tak ada banyak soal. Nabi cerita pada kita lama dah dalam satu hadis, yang ada dalam hadis 40 Imam An-Nawawi. Kata Nabi, apa yang disuruh kamu buat, buat. Apa yang disuruh tinggal, tinggal. Kerana umat terdahulu mereka ni banyak binasa sebab mereka ni banyak soal, banyak songeh, banyak komplain, dan mereka juga membunuh nabi-nabi mereka. Belajar apa daripada ketaatan? Buat, jangan banyak soal. Kita ni banyak soal. Agama tak suka 3 jenis manusia. Yang pertama, orang membazir.
Yang kedua, orang yang mensia-siakan waktu. Dan yang ketiga, orang yang banyak tanya. Takkan tanya pun tak boleh. Yang dimarah tadi, tanya benda yang sia-sia. Termasuklah juga dalam tu, komplain banyak. Komplain. Sebab tu tuan-tuan kalau nak hidup tenang, jangan komplain. Kalau tuan-tuan di sini, di Amanah Ikhtiar Malaysia ni, nak tenang, jangan letak peti aduan. Tuan-tuan letak peti aduan, jahanam hidup. Letak situ, kalau ada apa-apa tim maklum balas, aduan ke apa ke, letak je dalam peti ni, nanti kita akan tengok satu persatu lah. Buka-buka, berhenti kerja kawan tu. Stres. Jadi manusia ni hobi dia suka komplain. Tuan-tuan buatlah apa pun, komplain. Jadi agama tak suka orang yang jenis komplain banyak ni. Orang suruh bagi pendapat, bukan komplain. Komplain banyak. Jadi yang disebut tadi apa? Bila disuruh kamu buat satu-satu benda, buat. Kenapa suruh korban? Buat. Sebab Nabi dah jawab awal tadi, membersihkan jiwa kamu. Membersihkan jiwa kamu. Dalam setahun tu, Toto serabut pembersihan jiwa dia pada bulan Zulhijjah, ibadah korban. Tengok haiwan tadi tumbang, tengok haiwan tadi dibahagi-bahagi daging dia, tengok haiwan tadi disembelih, tuan-tuan akan rasa satu ketenangan dan akan rasa buat satu benda yang sangat-sangat best pada tahun tersebut. Betul ke runsing dalam setahun? Betul. Macam mana nak sucikan jiwa? Ibadah korban. Pasal apa kena sucikan jiwa? Banyak benda tak kena dalam ni. Tuan-tuan, saya pernah baca satu tempat dan saya tanya pada orang yang hebat dalam bidang sains. Saya kata, hati ni dia bentuk seketui bulat ke? Dia ada lapis-lapis ke? Dia ada gabungan-gabungan? Maka mereka pun menjawab, mereka kata hati ni dia berlapis-lapis. Dia macam kek lapis tu, dia ada slice, dia macam selaput gitu. Lepas tu saya tanya, hati tu duduk tang mana? Tuan-tuan, hati duduk mana? Tahu ni bahaya ni. Hati duduk kat mana? Hati duduk di sini. Hati duduk di sini. Habis tu kenapa sebelum ni marah tunjuk sini? Kalau aku jumpa dia sekali lagi, mak aku bagi dia. Sakit hati aku. Macam mana hati dia kat sini? Hati di sini bang. Mana dalil hati kat sini? Bukankah diajar pada kita apabila solat, letakkan tangan kamu di antara dada dan juga pusat. Maka letak tangan di sini. Kemudian, bukankah diajar pada kita macam mana cara Nabi angkat qiyam? Bukankah Nabi letak begini? Maka bermaksud dia menunjuk kepada hati. Hati rupa kat sini rupanya. Jadi lepas ni kalau marah orang, sakit hati aku. Datang bukan nak buat kerja, datang bukan nak tunaikan tugas dan amanah, duk ngumpat orang, sakit hati. Kak tubuh pinggang kau. Ni sini. Rupa kat sini hati. Hati, doktor kata ada lapis. Quran kata ada 4 lapis. Betul ke? Rupa ulama kaji dalam Quran, hati ada 4 lapis. Paling depan nama dia sudur ataupun as-sadru. Dalam surah An-Nas ada sebut, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Di dada tu maksud dia hati manusia. Lapis nombor 2 nama dia fuad. Nama dia fuad. Apa fungsi yang depan? Nama dia sudur. Fungsi depan dia merasa. Tak sedap hati ya. Pasal apa? Tak tahu. Tak sedap hati. Dia depan sekali, nama dia sudur. Kalau fuad, dia memikirkan. Siapa dia macam tu? Aku tengok dia baik, tapi apa siapa boleh jadi macam tu? Dia sedang menggunakan fuad. Yang ketiga, nama dia qalbu.
ataupun qulub ataupun qalb. Yang tu biasanya digunakan untuk merasa. Yang rasa depan tadi lain, rasa dalam lain. Mencintai, menyukai. Ni qulub. Dan lapis paling dalam sekali apa? Yang hujung sekali, dia untuk menyimpan dan juga untuk menilai sesuatu. Siapa jawab betul, saya bagi 3 benda. Balik awal, RM50 cash, makan bersama Aiman. Oh tak nak? Okey, makan bersama Aiman tak payah. Balik awal RM50. Apa lapis paling dalam sekali? Tak syok kita cakap seorang-seorang. Masa banyak lagi. Oi, mana banyak? Oi, nak habis. Depan sekali nama dia sudur. Nombor 2 nama dia fuad. Nombor 3 nama dia qalbu. Nombor lah kali nombor 4 tu apa dia? Kalau saya sebut mesti tuan-tuan macam, saya tahu. Apa? Apa? Ush. Tak payah sebut lah, pelik sangat bunyi. Takut benda lain pula. Baik. Tak usah sebut lah, pelik sangat bunyi tu. Hujung sekali paling lah nama dia lub. Hang sebut tadi bunyi pelik. Tu tak berani ambil tu. Lub. Itu bahasa Arab. Mai ke orang Melayu jadi lubuk hati. Dia tulis surat, tulis, aku mencintaimu dan menyayangimu dan kamu sentiasa berada di lubuk hatiku. Maksud dia hang berada paling dalam sekali. Maksudnya dalam tu, nak tunjuk dalam tu, lubuk hatiku. Dalam. Wifi tak ada, DG pun tak sampai. Maksud dalam semua. Jadi, kenapa manusia kata dengan korban tadi dapat membersihkan jiwa? Tuan-tuan tahu tak hati manusia ni, ya Allah, kalau boleh scan, hitam kot. Sebab dia bersarang macam-macam benda dalam setahun, daripada Muharram sampailah Zulkaidah. Dia bersarang ni. Apa benda? Ada ujub, sum'ah, sombong, takabur, dengki, hasad. Ni bersarang ni dekat hati. Kalau scan, hitam benda tu. Kalau tengok pada mata kasar tak nampak. Kalau tengok pada pandangan agama, hitam hati dia. Itu belum cerita lagi yang namanya mata hasad. Apa mata hasad? Mata hasad tu nama dia ain. Apa itu ain? Penyakit ain. Penyakit orang tengok kita, dia suka dan dia terlampau memuja, akhirnya musibah berlaku pada orang yang dilihat tadi. Nama dia ain. Sebab tu tuan-tuan berhati-hatilah dengan manusia, kerana dia ada ain. Pandangan yang mendatangkan mudarat, penyakit ain. Siapa sini yang dia risau, dia terkena penyakit ain, saya bagi doa sebagai selingan. Sebab kita bagi point, bagi doa saja. Kita ambil ni doa ni untuk menghindari daripada penyakit ain. Orang takut ni penyakit ain ni. Yang pertama, kalau tuan-tuan jumpa dengan satu orang yang suka puji kita melampau, oh kamu cantik, kamu segak lawanya, kamu anak kamu macam ni, rumah kamu macam ni, kereta kamu macam ni, maka tuan-tuan suruh dia istighfar dan pergi ambil wudu. Istighfar, ambil wudu. Dia tu yang tengah puji kita tu, istighfar, ambil wudu. Kemudian, kalau kita takut, saya takutlah dia puji saya lebih-lebih, saya takutlah saya terkena ain, maka tuan-tuan bacalah surah ini, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Nama dia Mu'awizatain, dua surah mengelakkan daripada ain, mata hasad manusia. Yang ketiga, kita tak risau, dia tu okey dah, anak kita baru lahir 2 bulan, tiba-tiba orang datang mai rumah kita duk tengok, oh risaulah anak aku kena ain. Maka apa nak buat? Baca doa ini, Bismillahirrahmanirrahim, La ilaha illallah wahdahu la silap. Bismillah, boy salah sikit tak boleh.
Saya ingat orang berubah dah zaman sekarang. Saya ingat orang sekarang berubah dah. Subhanal malikil quddus Rabbil malaikati waruh Jalaltas samawati wal ard Bi'izzati wal jabarut. Payahlah. Nanti saya share dekat Aiman, letak dalam grup, boleh baca ramai-ramai. Baik. Yang tu doa dia. Ada dalam kitab Al-Azkar. Siapa pernah baca, dia akan jumpa pada bab berkenaan dengan takut akan pujian manusia yang melampau. Nama dia Ain ataupun mata hasad. Kena ada benda tu peninding supaya orang ni tak menghantar macam-macam kepada kita. Sombong. Dalam setahun tadi tu sombong. Sedangkan sombong adalah satu sifat yang tak layak ada pada manusia. Mana boleh? Tiba-tiba sombong. Padahal benda tu lebih sikit daripada orang lain. Dia mula menyombongkan diri dia. Tahun 2022. Lebih kurang 2022 ke 2021. Dia yang COVID. Lepas tu dah boleh buka kejap. Lepas tu dah boleh ada kenduri kahwin. Datang pun pakai mask. Tak boleh ramai. 2022 kot. Saya pergi baca doa di Shah Alam. Baca doa untuk pengantin. Dai daripada tadi baca doa kenduri kahwin je. Tak ada kerja lain ke? Dah orang panggil buat macam mana? Yang masalah dia sekarang, saya selalu bacakan untuk orang, tapi orang tak pernah lagi bacakan untuk saya. Biasalah. Saya sedang mencari. Buka Umi pun tak jumpa. Tak apa. Dah, tak usah ngumpat. Oh, boleh pantang dapat peluang. Pantang dapat peluang kan? Pantang dapat peluang. Apa dia? Macam ada orang bercakap tadi. Apa ya? Tak ada. Saya pergi baca doa. Sementara tunggu pengantin datang, saya buatlah skrip sedap-sedap sikit. Ajar baca doa pun bagi sedap-sedap sikit ayat. Type. Belakang saya tiba-tiba ada satu orang. Ni cerita betul, aku tak bohong ni. Cerita betul, takut tuan-tuan tak percaya. Cerita betul, tak bohong. Belakang saya ada datang satu orang perempuan dengan anak dia. Tu duduk. Dia pun call kawan dia. You kat mana? Lambat you. Pengantin nak datang kejap lagi. Pukul 9 kan pengantin datang. You jangan lambat. Dia nak bergambung dengan pengantin semua. Lepas tu kawan dia datang. Kawan dia pun datang. Lewat. Saya rasa lepas dia call, sampai kawan tu datang adalah dalam 20 minit. Datang. Jadi bila mana dia masuk, sorry you lambat. Kenapa you lambat? Tadi I dah on the way naik Mercedes. I dah on the way. Tapi bila mana I dah 10 minit dah jalan. I told my daughter kan. I bagi tahu anak saya, I bagi tahu anak I. Mana mami punya heels? Mana kasut mami? Kasut mami dekat kereta satu lagi lah. Oh, rupanya kasut saya dalam BM. Jadi saya pun patah balik, tak tukar kereta lah, ambil kasut tu pun datang balik tu lewat dalam 20 minit macam tu kan. Saya kat depan tu menaik macam tekan. Tuan-tuan boleh bayang tak perasaan saya masa tu? Tak, boleh tak bagi tahu saya lambat, kasut tertinggal, patah balik ambil kasut. Kenapa nak kena cerita saya datang naik Mercedes, kasut tertinggal dalam BMW, tak tukar kereta pun, ambil kasut saja, lepas tu baru datang balik. Saya masa tu macam ya Allah. Bisukanlah dia ya Allah. Sakit telinga ni. Saya kata, ya Allah, wujud lagi manusia-manusia macam ni zaman-zaman metropolitan ni. Mana dah tak ada lagi macam tu loh. Punya nak bagi tahu lah, ada 2 biji kereta. Dia tak tahu ke kawan yang tunggu dia tu main naik Pro 2 Kelisa. Tapi geran di tangan tau. Yang kawan tu 2 biji. Allah, hujung-hujung bulan pening fikir nak bayar, hujung-hujung bulan pening fikir nak bayar. Yang kaya ni dia, bukan hang. Punya belagak nak bagi tahu, kasut tertinggal dalam kereta satu lagi. Ya Allah. Minta-mintalah dia dah insaf lepas raya tahun lepas. Macam mana punya sombong. Tu belum cerita lagi benda lain. Sedangkan Imam Malik dah sebut, jangan cerita 3 benda pada orang tanpa keperluan. Yang pertama, umur kamu jangan bagi tahu pada orang.
Yang kedua, harta kamu jangan cerita pada orang. Yang ketiga, tentang keluarga kamu jangan pamer pada orang. Maka 3 benda ni tak payah cerita. Sebab kalau cerita, pasti kamu akan sombong. Tu baru cerita sombong. Belum sum'ah. Apa itu sum'ah? Sum'ah ni adalah dia duduk, lepas tu dalam hati ni dia timbul cita-cita. Minta-mintalah ada orang puji aku. Tu nama dia sum'ah. Hari ni dia datang, baju dia lain pada lain. Tiba-tiba dia duduk, dia kata, minta-mintalah ada orang puji aku, baju ni lawa, baju ni cantik, baju ni segak, baju ni elok. Tu nama dia mengharapkan pujian, sum'ah. Lagi, nama dia ujub, perasan baik. Merasa diri baik lebih pada orang lain. Lagi, nama dia takabur. Dia sombong, tapi dia pelekeh orang lain. Ria, ada juga. Banyak lah. Tu belum kira dengki lagi. Belum kira dengki pada orang ni. Jadi hati-hati tuan-tuan. Kalau kita tak tengok orang yang banyak penyakit hati, takut-takut penyakit itu ada pada diri kita. Jadi kena sucikanlah dia dengan korban, menyucikan, membersihkan jiwa kamu. Sama juga kalau orang yang tak tenang. Tak tenang ni fikiran ni tak tenang. Macam mana nak bagi tenang? Nabi janji ibadah korban membersihkan jiwa kamu. Tenang pun dapat, bersih hati pun dapat. Apa tanda-tanda orang tak tenang? Yang pertama, tidur tak lena. Saya ulang, tanda-tanda orang yang tak tenang, tidur tak lena. Yang kedua, tanda-tanda orang tak tenang, selalu terlupa padahal masih muda. Yang ketiga, apa tanda-tanda orang tak tenang? Selalu bercakap benda yang lain daripada apa yang diperkatakan. Orang cakap benda lain, dia faham benda lain. Orang cakap benda lain, dia faham benda lain. Orang cakap benda lain, dia cakap benda lain. Maka ini pun satu tanda-tanda orang tak tenang. Lagi tanda-tanda tak tenang, cepat marah dan jiwa bergolak. Lagi tanda tak tenang, apabila belajar sesuatu ilmu, mudah faham tapi tak mudah lekat. Ini tanda tak tenang. Pasal apa saya tak tenang? Nak cuba beritahu sikit. Sabar. Saya akan beritahu. Tak tenang ni biasanya 4 sebab. Yang pertama kerana musuh, yang kedua kerana penyakit, yang ketiga kerana dosa, dan yang keempat kerana hutang. Ni biasa orang tak tenang sebab ni. Pasal apa saya tak tenang? Musuh ramai. Musuh ramai. Hidup kalau tak ada kawan tak apa, tetapi jangan cari musuh. Orang tua-tua pesan, kalau hidup tak boleh cari kawan, jangan tambah musuh. Faham tak? Kita suka tambah musuh. Buat apa nak orang benci ramai? Kan kawan ramai seronok. Ni kita suka bergaduh dengan orang. Pantang ada peluang nak bergaduh. Pantang ada peluang nak bergaduh. Di media sosial tu tempat dia untuk bergaduh dengan orang. Saya tahu tuan-tuan dalam ni 90% semua ada TikTok. Cik Iyah ada TikTok, takkan tuan-tuan tak ada? 80%, 90% tuan-tuan sini ada TikTok. Saya yakin dalam ni 90% orang ada Instagram. Saya yakin dalam ni 100% ada Facebook. Saya yakin dalam ni ramai yang ada media sosial. Sejujurnya, saya tak suka buka media sosial. Saya pernah ada orang jemput saya ceramah di Facebook. Dia tulis dekat ruangan chat tu kan. Dia jemput. Bila saya buka komen tu, company tu dah tutup dah. Dia chat 2017 tu. Saya buka 2023. Tutup dah company tu. Saya kata, baik boleh. Dia kata, tak apalah Ustaz, kami dah tutup dah dia. Lamanya. Itu, kalau orang minta doa, Ustaz boleh tak doakan pakcik saya? Dia tenat. Saya buka chat tu, meninggal dah kawan. Saya jarang buka media sosial. Bukan tak suka buka, bukan tak suka berkawan dengan orang. Saya tak suka buka kerana 3. Yang pertama, itu adalah medan orang bergaduh. Yang kedua, itu medan hidup tipu-tipu. Dan yang ketiga, itu adalah medan fitnah paling besar. Siapa-siapa saya kata media sosial ni medan dunia tipu-tipu. Sebab mana ada betul benda yang dipamerkan tu. Buat romantik suami isteri, susah bohong ah. Mana ada macam tu. Makan bersuap,
Duduk kat kedai makan tolong tarikkan kerusi. Bohong lah. Mana dah. Pi bawa pi kedai. Ayang nak beli apa? Ambil saja. Abang bayar. Bohong. Mana ada benda tu wujud dalam dunia zaman sekarang ni. Sebab tu saya kata media sosial ni dunia tipu-tipu. Sebab tu tak suka. Jadi saya pun mengambil pendekatan. Saya jarang buka media sosial. Lah saya buka tadi. Jarang buka. Bukan tak minat, tak seronok. Saya paling pantang kalau tengok orang makan buat live. Oh, aku tak boleh. Tu cukup tak boleh. Makan buat live. Lepas tu nak tidur buat live. Lepas tu ambil gambar kereta tunjuk. Ambil gambar rumah tunjuk. Bergaduh pun nak tunjuk. Habis semua benda nak tunjuk. Sekarang dunia dah tak ada privacy sekarang. Jadi berhati-hati. Tak tenang sebab musuh ramai. Yang kedua tak tenang sebab dosa banyak. Dosa banyak. Dosa semalam pun tak ada minta ampun lagi. Hari ni tambah dosa baru. Tuan-tuan nanti sebelum balik bersalaman ya. Minta ampun, minta maaf. Sebab esok dah nak balik kampung. Esok cuti kan? Esok kerja lagi? Kerja. Kenapa tak buat ceramah ni esok? Apa dia? Ramai cuti. Dah agak. Cuti sampai Isnin. Sampai Ahad je. Loh. Sikit je. Sampai Isnin lah. Bagi Isnin. Tak apa, tak apa. Bagi tahu saya kata boleh sampai Isnin. Ha? Apa dia? Alah, buat ya. Tuan-tuan kan biasa. Saya pernah jumpa orang emergency leave boleh plan. Cuba bayang. Esok kalau tak ada masuk EL lah. Mana boleh EL pakai plan? Nama pun emergency. Mana emergency boleh plan? Walaupun saya tak kerja macam tuan-tuan, supaya saya tahu AL, EL, MC, CSS. Saya tahu. Tak tahu. AL, annual leave. Cuti tahunan. Sini apa? 17 hari. 17. 25 hari. Kalau tak habis, boleh tukar dengan duit ke carry forward? Carry forward. Kena habiskan dalam tahun tersebut. Okey. Yang kedua, EL. Emergency leave. Cuti yang memang terpaksa ambil tiba-tiba. Kematian ke apa ke. Lagi satu, MC. Medical check out. CSS. Cuti suka-suka. Dia ada. Macam mana apa boleh plan? Emergency leave. Esok kalau tak dan masuk, emergency leave lah. Keluar pun boleh 3 jam 59 minit. Betul? Sebab kalau 4 jam dia dah jadi cuti. Dah tahu. Kena tahu lah benda tu. Sebab saya nak luluskan cuti orang. Tuan-tuan Isnin, silakan cuti. Baik. Dah. Nyembang dengan tuan-tuan ni sampai lupa dia cakap apa. Yang kedua, tak tenang sebab dosa banyak. Pergi minta ampun. Saya lagi hujung nanti kalau saya terlupa, tuan-tuan sama-sama ingatkan bermaafan. Sebab esok dah ramai cuti. Ahad baru jumpa balik. Kalau tiba-tiba tak dan jumpa Isnin dan jumpa malaikat maut tu jangan. Sebab tu hidup ni dia sentiasa kena bersedia. Sebab tu dalam Quran ada lebih daripada 11 ayat cerita tentang cepat. Mana ada cerita suruh slow, tenang, tak ada. Suruh cepat. Sebab hidup ni hal lambat sikit je habis. Kamu tak dan pergi buat baik, malaikat maut datang dulu, selesai. Sebab tu dengar saja nama malaikat maut ni kena takut. Yang ketiga, pasal apa hidup tak tenang? Sebab banyak penyakit yang tak diubati. Penyakit zahir, penyakit batin. Kena ubat dua-dua supaya tenang. Dan yang keempat, musuh sudah, penyakit sudah, dosa sudah, dan yang terakhir, utang. Cepat-cepat pergi bayar. Maka empat inilah punca hidup tak tenang. Betul ke? Betul. Macam mana nak tenangkan dia? Macam mana nak selesaikan dia? Musuh pergi berdamai, hutang pergi bayar, dosa minta ampun, dan yang terakhir penyakit pergi ubati. Tapi saya nak secara cepat, secara ringkas, secara cepat tenang itu. Ni, saya Nabi janji dia korban.
maka dia akan jadi orang yang sangat tenang. Bukan saya janji, Nabi janji. Bukan saja-saja Nabi janji, itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai penutup untuk tuan-tuan, bagi tajuk kita ibadah korban, memanifestasikan keikhlasan dan ketaatan. Apa benda yang tuan-tuan boleh ambil daripada 1 jam 45 minit tadi? Siapa perasan sini kita dah berkuliah ni 1 jam 45 minit? Terasa tak? Tak terasa kan? Dia ada 2 sebab. Yang pertama, keberkatan waktu dan ilmu. Yang kedua, yang bercakap aku, bukan hampa. Sebab tu tak terasa. Cuba hampa bercakap sini. Saya duk fikir bila nak habis. Oh, dah lah nak minum tak boleh. Yang dapat duduk balik tiang tu tak apa, aku tak nampak. Tapi ingat Tuhan nampak tau. Duduk balik tiang, ronok tidur boleh, nyimbang boleh. Daripada tajuk ni, saya bahagikan pada tuan-tuan 3 kesimpulan dia. Pelan tindakan dan apa yang tuan-tuan nak buat setelah keluar daripada kuliah ni. Yang pertama, yang atas sekali besar tu, ibadah korban. Tahun ini yang dah masuk, saya ucap tahniah. Yang tak masuk, jangan rasa diri tu hina, jangan rasa diri tu macam tak ada apa-apa. Itu bukan rezeki kita tahun ni, mungkin ada kekangan apa-apa. Yang penting Allah tahu kita nak masuk, cuma ada kekangan keuangan, duit tu nak guna pakai ke tempat lain yang lebih besar tujuannya. Maka tak apa, tapi ingat, berazamlah tahun hadapan kita dapat masuk, paling tidak 1 rumah, 1 orang ada mengerjakan ibadah korban. Yang kedua, memanifestasikan perkataan tersebut. Saya sebut pada awal tadi, saya suka perkataan itu sebab dia betul-betul nak tunjuk pada agama, pada Allah, yang kita ni betul-betul hamba yang sebenar. Apa yang diperintahkan pada kita buat dan apa yang ditinggal suruh larang, tunjuk betul-betul. Kalau kita nak jadi pekerja yang dapat anugerah APC, anugerah perkhidmatan cemerlang, tuan-tuan bukan boleh buat sembunyi-sembunyi, tuan-tuan kena tunjuk apa yang kita ada. Bukan untuk berbangga, tapi nak bagi tahu aku boleh buat lebih daripada apa yang disuruh buat. Orang suruh kerja 8 sampai 5, dia kerja 7.30 sampai 9 malam. Bukan sebab dia nak menunjuk, tetapi dia tahu kerja adalah tanggungjawab. Kalau benda tu nak pakai esok, aku kena siapkan hari ni walaupun terlebih masa. Kena buat sebab tu nama dia tanggungjawab. Sebab ramai orang pada hari ni dia faham kerja itu kerja, bukan tanggungjawab. Kena faham kerja itu adalah tanggungjawab. Bila faham kerja adalah sekadar kerja, cukup masa balik, habis waktu selesai, tak siap pun tak apa, cukup bulan dapat gaji, habis kamu. Tapi saya dibayar 8 sampai 5 aja. Buat apa nak buat kerja lebih-lebih? Betul. Kalau macam itulah semua orang fikir, semua benda tak berjalan. Maka ingat satu benda aja. Kamu buat apa yang diperintahkan oleh Allah, dapat pahala seperti mana yang dijanjikan dalam perintah tadi. Tapi kalau kamu buat lebih daripada apa yang diperintahkan, kamu akan dapat sesuatu ganjaran yang kamu pun tak tahu berapa ganjaran dia. Sama macam kita kerja. Ni patut pukul 5 dah balik, pasal apa tak balik lagi? Tak apalah, benda ni nak pakai esok. Jadi saya takut kalau esok pagi nak buat, takut tak dan. Disiapkanlah malam ni. Tuan-tuan ingat bos tu dia perhati saja ke? Dia tik nama. Apa nama kamu? Prak, dia tik. Nama kawan tu akan masuk dalam radar pekerja yang akan dipilih sebagai pekerja terbaik pada tahun ni. Tak berkira, boleh kerja lebih masa, sayang company, dan dia faham satu makna kerja bukan tanggungjawab, tetapi tanggungjawab itu adalah kerja. Tunai tanggungjawab. Maka nak tunjuk betul-betul yang kita boleh buat, maka tunjuk pada Allah, bagi tahu pada agama yang kita ni bukan hanya sekadar hamba biasa, tetapi hamba yang betul-betul ikut apa yang disuruh dalam agama. Walaupun benda tu kecil, buat. Walaupun benda tu susah, buat. Nak sembahyang ingat senang, susah, tapi kita buat. Nama dia sabar dalam ketaatan. Bangun malam bukan senang, susah, tapi boleh buat. Nak sabar bukan senang, tapi boleh buat. Tambah-tambah penyokong MU, Tottenham Hotspur, nak sabar bukan senang, tapi boleh buat. Walaupun dicerca, dimaki, dihina, datang Malaysia kalah pula, dapat pula jari tengah, oh marah, tapi boleh sabar. Inilah benda yang tuan-tuan kena contohi pada mereka. Walaupun dihina sebegitu bagai, tapi tetap
Gold, Gospel, Glory, GGMU. Saya berani cakap ni sebab saya nombor 2 tahun lepas. Kan? 3 tahun tu nama dia istiqamah. Nak belajar sabar dengan MU. Nak belajar istiqamah dengan Arsenal. Nak belajar saat kejatuhan dengan City. Nak belajar sentiasa senyum dengan Liverpool. Baik. Belah ni tak faham ni, dia faham saya lemah ni. Baik. Yang kedua, keikhlasan. Nanti balik, duduk senyap seorang-seorang, pegang dada dan sebut pada diri, ya Allah, jika benar aku hamba yang ikhlas, maka bantulah aku untuk terus ikhlas. Dan jika aku hamba yang sentiasa bertanya-tanya, maka berikanlah aku jawapan. Dan jika aku hamba yang sentiasa mengeluh, berikanlah aku kepuasan. Dan jika aku hamba yang sentiasa meminta, berikanlah aku keperluan. Maka sebut macam tu benda. Tuan-tuan nak ubah ayat tu pun tak apa, tapi bercakap pada diri. Cuma saya pesan 2 benda saja. Pastikan tinta gelap. Dan yang kedua, jangan bersuara. Sebab takut orang yang cakap seorang-seorang malu. Pasal apa dia jadi macam tu? Lepas balik ceramah tadi jadi gitu. Dah aku pula salah. Apa da'i bagi kat dia? Dah salah aku pula. Tapi sebut, ni nama dia monolog. Rajin-rajin bercakap dengan diri sendiri. Dan yang terakhir, nama dia ketaatan. Kita ingat, pintu syurga tu ada 8. Pintu syurga tu ada 8. 8 pintu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Daripada hujung sampai ke hujung. Nabi kata pintu paling kiri pintu semayang, pintu paling hujung nama dia pintu Aiman. Pintu Aiman. Pintu ada 8. Yang paling hujung semayang. Pintu jihad, pintu sedekah, pintu puasa, pintu redha, pintu menahan marah dan pintu Aiman. Ada 8. Pintu semayang untuk ahli semayang, pintu jihad untuk orang berjihad fisabilillah, pintu sedekah ahli sedekah, pintu puasa, pintu rayyan untuk ahli puasa, pintu menahan marah untuk orang menahan marah, pintu redha bagi siapa yang redha, pintu Aiman adalah untuk orang tak kisah. Betul? Betul? Pintu Aiman untuk siapa? Untuk orang tak kisah bang? Bukan. Pintu Aiman adalah untuk 70,000 umat Nabi Muhammad yang masuk syurga tanpa hisab. Pasal apa saya sebut pintu-pintu tadi? Tuan-tuan boleh pilih mana-mana pintu yang kita suka. Syarat dia satu je. Nabi sebut seorang isteri boleh pilih mana-mana pintu syurga yang dia nak masuk kalau dia boleh buat 4 benda. Semayang, puasa, menjaga maruah, taat pada suami. Pilih mana-mana pintu yang kamu suka. Samalah juga dengan keseluruhan orang, lelaki atau perempuan. Diberitahu pada kita, hang boleh pilih mana-mana pintu yang kamu nak. Syarat dia satu ya. Nama dia taat. Taat. Saya tanya belah lelaki dulu. Kalau diberi peluang masuk pintu, pintu mana nak masuk? Tak payah, tak layak. Tak layak kita ni. Sebab sahabat Nabi saja 100,000 lebih. Yang layak masuk 70,000 ya. Habis tu kita je lah mana nak masuk. Tak tahu boleh ke tak? Tapi boleh minta lah. Nabi tak larang minta. Cumanya kalau fikir macam tak logik je masuk. Macam tak logik je boleh masuk. Kan? Ni kalau orang perempuan. Kalau boleh pintu selain pintu Aiman, pintu mana nak masuk? Pintu mana? Tak tahu. Sebab semua best-best kan? Jawapan dia adalah masuklah mana-mana pintu, pastinya akan bertemu juga di dalam. Cuma beza dia adalah pintu mana kamu masuk, itulah yang melambangkan siapa kamu di atas dunia. Masuklah mana-mana pintu semayang ke, pintu jihad ke, pintu sedekah ke, pintu puasa ke, pintu menahan marah ke, pintu redha ke, pintu Aiman ke, masuklah. Sama aja bertemu di dalam, tapi membezakan siapa kamu di atas dunia. Nak masuk daripada pintu tadi, kena taatlah perintah Tuhan. Taat. Yang tu ya kita bincang pada hari ni. Berkorban demi menzahirkan kesyukuran, keluarkan segala benda yang menunjukkan kamu ni hamba yang baik, kamu jadi orang yang ikhlas dalam berbuat amalan dan taat perintah Tuhan, syurga menanti kamu. Walau apapun ujian, syurga
adalah milik kamu jika kamu manusianya ikhlas dan juga taat kepada Allah. Wallahu a'lam. Saya kongsi pada tuan-tuan doa yang terakhir sebelum saya tutup untuk kita pada hari ini. Jadi genaplah 2 jam saya berbicara depan tuan-tuan, memenuhi pada tuntutan kita 10 sampai 12 tengah hari. Sebenarnya banyak lagi nak kongsi pada tuan-tuan, tapi cukuplah takat itu. Saya takut kotak ketawa tuan-tuan gelak tu habis nanti. Jadi kita simpan tu untuk esok pula. Mungkin esok ada benda lucu lagi untuk diketawakan. Jadi simpan untuk esok pula. Baik, tuan-tuan, saya nak bagi pada tuan-tuan doa yang terakhir, tapi ini 2 doa lah. Yang pertama, doa ni saya pilih sebab saya tahu saya nak jumpa dengan orang yang akan berjumpa dengan orang. Jadi sebab tu saya pilihkan doa ni untuk tuan-tuan. Yang pertama adalah doa bagi tuan-tuan yang takut nak bercakap depan orang. Yang kedua bagi sesiapa yang jenis kalau nak jumpa orang ni dia takut. Tuan-tuan ni kan banyak jumpa klien. Banyak jumpa klien ke banyak klien? Klien. Banyak jumpa klien. Yang kedua, sesiapa yang jenis kerah hati tapi nak lembutkan hati dia. Kerah hati nak lembutkan hati dia. Tuan-tuan balik nanti buka Quran, cari surah yang surah itu adalah nama gelaran Nabi Muhammad. Taha. Buka surah Taha, cari pada ayat yang ke-55. 55. Boleh berdiri? Duduk dulu. Oh, weh sangat berdiri dulu. Umur? Muda, nampak muda? Intern? Ha? 30? Luh, hai. Oh. Ha? Oh. Nampak muda. Saya ingat tadi, loh, universiti mana dia? Ingat boleh intern. La ilah, hai. Nampak muda. Kena share resipi tu. Kena share tips. Bukan tip anak dua tu. Tips muda tu. Baik. Buka surah Taha ayat 55 tadi. Siapa-siapa yang takut nak jumpa orang, maka baca surah ini sebelum keluar daripada kereta ataupun ketika melangkah menuju kepada orang yang nak ditemui tadi. Ni petua yang pertama. Yang kedua, kalau takut nak bercakap depan orang, baca selawat pembuka rezeki 3 kali, iaitu Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu selawat pembuka rezeki. Buka dekat YouTube ataupun dekat Google akan keluar selawat pembuka rezeki, baca 3 kali. Kemudian apabila tuan-tuan ini, contoh lagi 5 minit, lagi 10 minit nak bercakap di depan orang, nak bentang apa-apa ke, maka bacalah yang ini 3 kali. Semoga Allah bagi pada kita kekuatan. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Baik, ni doa surah dia, Taha ayat 55. Minta pada Allah kekuatan nak bercakap depan orang, kekuatan apabila nak bertemu dengan orang yang kita takut nak jumpa. Baik. Ada anak kerah hati, ada suami kerah hati, ada isteri kerah hati. Cara dia adalah bacakan doa ini ada 2 cara. Yang pertama, ketika mana masak nasi, baca ketika mana nak membasuh beras. Tu bagi ibu nak melembutkan hati. Yang kedua, kalau suami kata isteri hati kerah, isteri kata suami hati kerah, ketika tidur peganglah pada dadanya, bacalah surah Taha ini 3 kali pada dadanya, kemudian diusap. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan niatkan, ya Allah, lembutkanlah hatinya. Yang basuh beras tadi baca doa petua orang dulu-dulu, ya Allah, lembutkanlah hati anakku yang makan nasi ini seperti mana kau lembutkan beras menjadi nasi. Itu doa yang pertama, mudah-mudahan bermanfaat pada tuan-tuan dan puan-puan. Saya amalkan setiap kali saya nak pergi ceramah di tempat yang saya tak pernah pergi. Macam tadi, saya baca sebelum keluar daripada kereta sebab saya tak tahu siapa yang saya nak jumpa. Takut. Jadi sebab tu saya kalau pergi mana-mana ceramah, saya risau. Kalau ceramah tak ada meja di depan sebab orang nampak kaki macam mana kan. Takut bergetar macam tu kan. Tapi alhamdulillah hari ni semuanya berjalan dengan lancar. Berjalan dengan lancar dan baik sebab tuan-tuan pun memberikan kerjasama dan maklum balas yang cukup baik. Biasa kalau saya buat ketawa orang tak gelak. Tapi hal ni tuan-tuan melampau-lampau gelak. Saya doakan semoga tuan-tuan masih ingat pada akhirat. Ya, masih ingat pada akhirat dan masih lagi berada dalam dunia yang sebenar. Baik, dan doa yang kedua bagi sesiapa yang suka pening-pening. Bagi siapa yang suka pening-pening, ya, pening-pening. Pantang fikir sikit pening. Pantang fikir sikit pening. Jadi dia cepat pening.
Jadi siapa yang pening-pening ni, saya bagi pada dia surah Al-Waqi'ah ayat 13. Tolong baca tak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waqi'ah ayat 13. La yusadda'u na anha wala yunzifu. Ni, bagi orang sakit kepala. Cara dia macam mana? Pi ke pilih air, tadah air dalam tangan, sedut air masuk dalam hidung. Sekali, 2 kali, 3 kali. Tuan-tuan buat kerja, otak dah tepu. Aku tak boleh pergi lah. Pergi ke pilih, ambil. Ini adalah sunat ketika mana berwuduk, kan masukkan air dalam hidung. Itu adalah petua bagi orang yang tak nak stres, tak nak runsing, tak nak sakit kepala. Baca doa tadi bila? Baca selawat syifa 3 kali, surah tadi sekali, sedut air masuk dalam hidung 3 kali. Lepas tu buang, lepas tu rehat seketika, minum air kosong dan tenang. Tu bagi orang yang sakit kepala dan tak tenang. Saya tambahlah satu lagi sebab saya nampak tuan-tuan ni nampak macam banyak sangat pelupa. Jadi saya bagi pada tuan-tuan doa bagi siapa yang pelupa. Bagi siapa yang pelupa, baca surah Al-A'la ayat 6 sampai ayat 7. Ayat 6 sampai 7. Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Baca yang itu ketika mana tuan-tuan ini sedang memikirkan sesuatu yang tak ingat, ketika terlupa sesuatu letak di mana, ataupun tuan-tuan sedang berada dalam keadaan bingung, bela. Apa benda ni? Maka tuan-tuan nak kembalikan dapat balik benda tu, bacalah tadi Al-Fatihah 7 kali, selawat pembuka rezeki 3 kali, la yusad apa tadi ayat dah? Sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah innahu ya'lamu jahra wa ma yakhfa. Jadi ada 5 doa saya kongsi pada tuan-tuan pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Doa yang pertama tadi doa apa? Patut dapat doa ujung, patut. Doa pertama tadi doa apa? Mula-mula sekali, doa panas badan, doa Nabi Ibrahim tadi kan. Yang kedua doa takut, bukan. Doa ketika takut penyakit ain. Yang ketiga doa ketika tuan-tuan ni takut jumpa orang, takut nak bercakap depan orang, nak melembutkan hati. Toha 55. Doa yang keempat iaitu doa apabila sakit kepala. Dan yang kelima doa ketiga mana? Terlupa sesuatu untuk ingat kembali. Jadi tuan-tuan, saya rasa cukuplah setakat itu. Saya doakan tuan-tuan semoga terus amanah, bijaksana, adil, terus tegas dan syura. Mana dia tahu tu? Ada katanya? Syura tu apa syura? Syura tu apa? Bubuk tu kan? Yang buat 10 Muharram tu kan? Yang buat 10 Muharram tu kan? Syura tu maksudnya ada apa-apa bincang. Ada apa-apa bincang. Potluck habis tu makan. Itu nama dia syura. Bincang. Jadi tuan-tuan semoga saya doakan semoga terus berada dalam indikator-indikator tersebut. Saya mengucapkan terima kasih kepada Tuan Puan Hartini, Hatati, Tuan Azman, ya, Tuan Aiman dan seterusnya kepimpinan tertinggi di Koop Sahabat, Koperasi Sahabat Amanah Ikhtiar Malaysia, Koop Sahabat Berhad. Terima kasih kerana sudi menerima kehadiran saya. Saya teruja sebenarnya tuan-tuan jemput saya datang sebab saya tak pernah datang ke sini. Dan saya pun tahu tuan-tuan ni bukan kecil anak punya company ni besar punya ni. Sebab lama saya dengar ni. Saya tak lahir lagi masa tuan-tuan dah ada ni. Dia ada sejak tahun 1987 kan? Apa dah? 1900? 1957? 67? 87? 87? Nampak? Tak lahir kita lagi man. 1987 dah ada. Maka terus bersinar dan bercahaya, memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat dan umat. Mudah-mudahan tuan-tuan menjadi saham akhirat untuk menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih tuan-tuan. Ada rezeki kita jumpa lagi. Saya serahkan kembali kepada pengacara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.